Syarikat-syarikat besar di seluruh dunia. Syarikat-syarikat ni lah yang paling banyak membentikan pekerja bagi tahun 2026. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni adalah Amazon, 16,000 orang. Dell, 11,000 pekerja. Kemudian saudara pergi kepada eBay, 12,300 pekerja. Kalau tuan-tuan pergi kepada Meta, Oracle, syarikat besar, juga mengurangkan 11,000 pekerja. Dan akhirnya sampailah kepada yang paling akhir adalah Citibank, 20,000 orang bekerja. Dan tuan-tuan pun dah tengok data 31,000 orang yang kehilangan pekerjaan di Malaysia sampailah bulan April 2026. Data ini adalah data sah kerana dia dikeluarkan oleh SOSO. Kerana data ini diambil daripada mereka yang kehilangan pekerjaan dan kemudian mendapat bantuan kewangan daripada SOSO sebelum memulakan pekerjaan baru, di mana maksimum bantuan yang dikemukakan oleh SOSO adalah 6 bulan. Jadi dengan 31,000 orang yang hilang pekerjaan, ini adalah daftar yang ada pada SOSO bagi syarikat-syarikat yang lebih kecil dan kemudiannya sebagian daripada pekerja tidak mencalon SOSO, mungkin angkanya lebih, tapi data antarabangsa dia rujuk pada data yang lebih tepat yang dikeluarkan oleh kerajaan sendiri. Jadi dengan data yang makin meninggi, bulan Mac kelihatan 5,700 lebih orang kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian pada bulan April 7,050 orang kehilangan pekerjaan. Data bulan Mei belum dikeluarkan. Kita menanti lebih banyak data tentang syarikat-syarikat yang mula mengurangkan pekerja. Dan sepanjang bulan Mei kita dah tengok data syarikat-syarikat penyiaran, oil and gas juga mengumumkan mereka mengurang dan mengecilkan operasi mereka. Tahun-tahun yang di mana orang bimbang mengenai AI akan mengambil alih tugas manusia, tapi akhirnya kemerosotan ekonomi, ketidakmapanan kewangan dan juga pengurangan kos bagi syarikat-syarikat yang tersenarai untuk mengelakkan kehilangan saham kerana keuntungan berkurangan, atau syarikat-syarikat bermodal kecil daripada SME. Semalam saya dah discuss dengan tuan-tuan, kalau mengikut laporan Persatuan Pengilang Malaysia, 5% daripada kilang mereka telah ditutup kerana tak mampu melalui proses 4 bulan kenaikan kos operasi. Manakala 28% telah pun menyatakan kepada Persatuan Pengilang Malaysia bahawa mereka tak mampu beroperasi kalau 2 bulan ni tiada keajaiban berlaku kerana aliran tunai yang sangat lemah. Jadi ada 28% campur dengan 5% yang telah pun yang ditutup, ada 33%. SME di Malaysia sekarang terjejas dengan teruk. Jadi semua data ni akan menjadi tahun di mana kita akan melihat perkembangan ekonomi dalam bentuk yang sangat kritikal. Dengan ketidaktentuan ekonomi dunia, perang yang berlaku di Selat Hormuz yang saya tengok pada hari ini tak mungkin akan dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat, walaupun Amerika mula mengendurkan tekanan dalam mencari jalan perdamaian dengan Iran. Kemungkinan perang ini tak berlangsung, tetapi Iran juga mengambil langkah yang lebih keras dan kini Iran menerima sokongan Oman sebagai pemilik bersama terusan Selat Hormuz yang panjang dia 3.3 km, tapi kedua-dua pihak nampaknya kelihatan sepakat untuk mula mengenakan caj bagi pengguna yang melalui selat tersebut. Jadi dengan keadaan yang ada, saya tak fikir kata Asia Barat akan tenang daripada gelombang ketegangan, terutama di Selat Hormuz yang begitu mengganggu begitu banyak bekalan minyak global, kerana 20% lebih minyak datang daripada sini dan 60% bekalan baja yang penting pada sektor pertanian juga datang daripada Qatar dan Arab Saudi. Jadi itu yang saya update petang tadi, panjang. Semalam pun saya update, saya tak repeat lagi lah malam ni kepada tuan-tuan. Dan siang tadi kita dah bercakap panjang tentang keadaan di Gaza, di mana Israel kembali mengenakan kepungan dengan penempatan di lebih daripada 24 lokasi baru untuk mengepung Gaza, di mana Gaza kini daripada 365 km persegi. Zon yang pertama dipersetujui dalam rundingan ceasefire pada 10 hari bulan Oktober 2025 adalah Israel berundur ke garis merah, tapi mereka masuk balik dengan mengecilkan kawasan dan tinggal hanya sekitar 40% zon untuk orang Palestin. Ini adalah peta Gaza yang baru, dikeluarkan latest peta Gaza yang baru. Dan di tengah-tengah tumpuan orang untuk menyelesaikan masalah perang di Selat Hormuz antara Iran, Israel dan Amerika Syarikat, dan kemudian perang yang sedang berlaku di Lubnan, maka Gaza tercicir daripada perhatian masyarakat global. Itu menjadikan ini peta baru Gaza, dan ini kenyataan baru yang dikeluarkan oleh Netanyahu bahawa mereka akan meminta tentera Israel untuk pergi kepada garis 70% penguasaan ke atas Gaza. Jadi banyak perkara yang sedang berlaku, tapi saya fikir kata di seluruh dunia orang tak lagi menumpukan apa berlaku di Lubnan dan apa berlaku di Gaza, kerana semua orang nak Selat Hormuz diselesaikan, kerana importnya kena kepada setiap batang hidung orang, sama ada kita sebagai pengguna, mereka yang bekerja dalam sektor yang terjejas apabila permintaan ekonomi dunia akan melemah, negara-negara yang mula menghadapi tekanan, terutama bagi mereka yang akan mengadakan pilihan raya, kerana trend telah menunjukkan, walaupun ini adalah masalah antarabangsa, mana-mana kerajaan yang mengadakan pilihan raya sekarang akan dihukum, kemungkinan besar akan kalah dalam pilihan raya kerana rakyat mengharapkan sesuatu yang ajaib, walaupun rakyat tahu ini adalah masalah yang datang daripada krisis antarabangsa, yang mana kalau tuan-tuan tengok trend pengundian di United Kingdom, mereka memberi mandat mengejut kepada parti buruh dalam pilihan raya kebangsaan. Tapi bila ada pilihan raya Datuk Bandar, Parti Buruh kalah hampir di semua kawasan dimanai oleh Parti Baru Reform, hanya kerana rakyat marah kerana dalam tempoh 2 tahun
keadaan ekonomi yang belum dapat berkembang dengan baik daripada era di mana COVID, kemudian pra-industri yang menjadi sangat lemah, dan sekini kerajaan dihukum kerana Britain juga ataupun United Kingdom mengalami kesusahan ekonomi yang sangat besar kerana dalam tempoh 2 tahun kemudian diburukkan lagi dengan 4 bulan perang di Iran. Jadi mana-mana negara dan mana-mana kerajaan yang akan melalui proses pilihan raya dalam tempoh terdekat pasti akan berhati-hati kerana tekanan ekonomi boleh memindahkan undi. Kerana akhirnya rakyat akan melihat dasar ekonomi. Walaupun mana-mana kerajaan yang ada tak mungkin dapat mengekang kerana apa ini dipanggil masalah ekonomi dunia, tapi hukuman pengundian adalah hukuman, iaitu pilihan rakyat yang jelas untuk menyatakan protes mereka kalau sekiranya kelembapan ekonomi tak dapat ditangani. Itu yang saya update tuan-tuan secara ringkas dan mudah malam ni, kerana petang tadi kita dah detail berbincang tentang keadaan yang sedia ada. Semalam pun waktu 8,200 orang ada kat sini, kita dah bercerita tentang bagaimana langkah pertama yang perlu kita ambil adalah mengawal benda yang berada dalam kawalan kita bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang rapuh. Dalam sektor yang rapuh, saya jelaskan kalau di thread ketika saya belayar, kata Arif yang meneliti thread untuk saya, sebab saya tak ada akaun di thread. Kebanyakan pekerja yang kehilangan pekerjaan hanya tahu pada hari mereka kehilangan pekerjaan. Mereka menerima surat, mereka diberi pampasan serendah 2 bulan atau lebih rendah daripada itu, kemudian diminta meninggalkan syarikat. Dan ini menjadikan kejutan di mana kebanyakan syarikat, sebahagian yang kita rasa mungkin selamat tempat kita bekerja dan kita mungkin merasakan tak akan berlaku. Tapi kalau tuan-tuan lihat seperti mana yang dilaporkan oleh Presiden Persatuan Penggilaan Malaysia, 5% dah tutup operasi, 28% ini kita nak tahu daripada sektor pembuatan, di mana sektor ini sangat rapuh kerana mereka melaporkan kepada Persatuan Penggilaan Malaysia bahawa mereka ada modal pusingan 2 bulan yang ada sekarang. Seperti mereka tak akan mungkin boleh bertahan di antara Mei dan Jun kalau tak ada keajaiban berlaku. Mereka memohon kerajaan untuk menggunakan banyak dasar, termasuk kita panggil sebagai pakej ransangan. Tapi saya tak fikir kita boleh buat pakej ransangan untuk bertahan dalam keadaan sekarang ketika subsidi menjadi kolas yang paling tinggi kerajaan kena tanggung, terutama bagi subsidi minyak dan subsidi yang lain. Dan kemudian akan datang kolas kenaikan harga makanan. Berikutan stok makanan dijangka akan mula dipasarkan adalah bukan daripada stok yang disimpan ketika sebelum harga minyak naik. Berarti stok-stok yang baru akan sampai adalah stok yang tinggi daripada harga minyak yang telah meningkat, menjadikan kos pengangkutan kargo air, kargo laut ini menjadi mahal. Ini yang menjadi dilaporkan oleh REHDA, Persatuan Persatuan Pembina Rumah di Malaysia, mengatakan sebagai daripada projek perumahan baru akan dihentikan. Projek yang berjalan pula akan mengalami gangguan harga kerana kena kos harga besi yang meningkat kerana besi dibawa masuk daripada China. Harga besi kekal sama dan operasi besi mula meningkat adalah kerana kos pengangkutan. Jadi itu yang saya advise saudara dalam ringkas ni. Kita cuba mendapatkan Profesor Dr. Frederlin Tanggang, pakar klimatologi daripada UKM untuk datang dan stream dengan saya dan menjelaskan saudara lebih terperinci mengenai bagaimana gangguan perubahan iklim ini akan memberi impak yang sangat besar. Satu adalah pada hasil pertanian, iaitu membawa kepada rantaian makanan. Kedua adalah kepada kesihatan. Yang ketiga pada penularan wabak yang kita bercakap sekarang ni adalah terutama demam denggi. Itu yang saya update dan saya fikir kata kalau tuan-tuan ada apa-apa bolehlah kita buat tanya. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, saya bukan ahli ekonomi tapi taklah sukar untuk memberikan awareness ataupun ruang untuk tuan-tuan bersiap siaga tentang ekonomi berdasarkan pembacaan. Setiap hari saya akan membaca dan saya rumuskan untuk tuan-tuan panduan tuan-tuan. Jadi dengan keadaan yang sedia ada, kita dah tahu bahawa kita kemungkinan besar akan mengalami sedikit lonjakan harga makanan yang menjadi keperluan asas kita adalah pada Jun. Dan kemudian harga-harga barangan yang lain mungkin menjadi opsional dan kita tak mungkin memilih barangan opsional kerana kita ada kuasa membeli untuk mengatur bagaimana yang keutamaan menjadi pilihan kita. Itu update yang hari ni lah saya rasa. Yang lain petang tadi saya dah sebut panjang. Kalau tuan-tuan ada apa yang tuan-tuan rasa nak tanya, boleh tanya, saya jawab je. Kalau yang dah berada dalam pengetahuan saya, kalau yang bukan dalam bidang saya akan jawab, tak akan jawab. Syaf, solusi yang disarankan, saya dah jawab semalam panjang lebar Syaf. Saya nak ulang lagi, ramai yang dah masuk semalam. Semalam saya dah sebut, dah kata salah satu yang semua orang harapkan adalah nasihat untuk solusi. Itu menjadi masalah di kalangan rakyat Malaysia. Tuan-tuan bergantung pada semua penyelesaian yang dikemukakan orang lain.
Maka saya jelaskan pada tuan-tuan daripada semalam bila kita share awareness, yang buat solusi adalah tuan-tuan. Kerana tuan-tuan yang tahu keadaan pintu rumah tuan-tuan, tuan-tuan yang tahu isi poket tuan-tuan, tuan-tuan yang tahu keadaan ekonomi tuan-tuan. Maka bila kita bagi awareness campaign, tuan-tuan yang kena memilih solusi yang mana sesuai untuk diri tuan-tuan. Macam saya jelaskan tadi, 14 juta rakyat Malaysia telah pun melancong ke Thailand dalam tempoh 4 bulan pertama hingga hujung bulan April. Semalam saya dah tanya sama ada tuan-tuan pergi bercuti, tuan-tuan mempunyai modal yang cukup tak untuk setahun simpan. Sekiranya satu berlaku ketergangguan ekonomi terhadap keluarga tuan-tuan, atau berlaku ketergangguan ekonomi terhadap pekerjaan tuan-tuan, dan berlaku ketergangguan ekonomi terhadap perniagaan tuan-tuan. Ini adalah dalam kawalan kita. Tapi bila kita tengok data dan juga kita tengok pertama kali orang Melayu ada budaya, kerana tahun ini adalah tahun yang terbesar percutian Aidiladha disahihkan di Thailand, di mana ramai terutama orang Melayu dah berpindah menjadi urban, tinggal di bandar dan suburban pinggir bandar. Berarti orang Melayu yang tinggal di pertuatan asal kita di pedalaman ni tinggal 30%. Maka saya bagi tahu kepada, kalau mak sabu kena punya, kenapa kita nak kena fikir itu jawatan dia? Saya fikir itu kenyataan yang sangat lemah dia. Nanti bapa awak bela awak, kemudian bapa awak jatuh susah, awak akan kata bapa dia lah kena fikir. Kenapa kita nak kena fikir? Kita anak. Jadi buang kebodohan yang tak perlu. Bahawa kita menyerahkan nasib kita kepada orang. Tuan-tuan meletakkan leher tuan-tuan di tangan ahli politik, mana mungkin lah. Kan, betul. Saya jelaskan nanti kalau tuan-tuan menjadi anak tuan-tuan kata kan, tuan-tuan kata tukarlah, kita kurangkan makanan itu, kami nak makanan kami nak semua. Bapa bertanggungjawab sebagai bapa untuk menjara keluarga. Sebab tu saya kata kepintaran yang ada di tangan kita. Kenapa kita nak kena fikir? Saya tanya, tak tahu baru hari ni hidup kot. Baru hari ni dapat Menteri Pertanian nama Mak Sabu. Sebelum tu cuma tuan ayah dengan atuk. Apakah ayah dan atuk dulu hidup dengan bergantung kepada cakap menteri? Saya tak pasti. Cuba tanya dengan ayah awak. Kalau dah kubur payahlah. Tapi saya jelaskan kenapa kita nak kena fikir sedangkan Mak Sabu ada. Saya pun tak tahu jenis kebodohan apa yang saya nak kena jawab. Tapi saya lepaskan lah. Tak payah komen lah ni. Tuan-tuan fikir dalam bahagian yang berada dalam lingkungan tuan-tuan. Lepas tu saya selalu tanya. Semalam saya dah advise, kalau tuan-tuan rasa, pertama saya tanya, adakah kewangan mempunyai kekuatan setahun? Kan, kekuatan kewangan setahun. Dan kemudian saya beritahu pada tuan-tuan, sebahagian daripada kita tak mungkin menyimpan kepada wang, kerana sebahagian besar saya yakinlah yang berada dalam live saya adalah mereka yang mempunyai biaya yang cukup-cukup. Tapi bila kita study biaya yang cukup-cukup, kenapa dia menjadi cukup-cukup? Kerana kita masih lagi ada biaya longgar yang kita kemukakan, termasuk biaya percutian, biaya rekreasi dan segala macam lah, yang menjadikan saya advise pada tuan-tuan bahawa jumlah wang yang cukup-cukup akan menjadi tidak cukup, kerana gaji kita 3,000. Kita belanja selama ni dengan purata gaji tersebut, tapi apabila harga makanan naik 30 hari untuk 3,000, dia akan menjadi hanya cukup untuk 26 hari. Ada 4 hari-hari tergantung yang kita, kalau kita dah sentiasa berbelanja wang kita sebagai cukup-cukup, dia akan ada hari ketidakcukupan. Hari ketidakcukupan, iaitu kerana harga barang meningkat dengan tinggi, dan barang yang ini adalah hari-hari kita beli, iaitu barang keperluan makanan. Dan tuan-tuan perlu ingat, setiap tahun kita ada inflasi makanan yang sampai ke dapur rumah kita 11%. Inflasi makanan yang datang daripada kedai 16%. Tinggi kadar inflasi. Walaupun Malaysia punya kadar inflasi menyeluruh adalah 3%. Tetapi inflasi makanan kadar dia sangat tinggi. Ini semua orang terasa. Tuan-tuan pun terasa. Orang selalu cakap dulu RM100 boleh beli macam-macam, RM100 tak beli apa-apa. Tapi orang tak pernah komplain RM100 apabila pergi ke kedai mainan, RM100 apabila bercuti, RM200 apabila bercuti. Kerana dia bukanlah pilihan harian. Tapi pilihan bagi mereka yang mendapatkan barangan untuk diletakkan di atas meja makan. Ini yang kita belanja setiap hari. Sama ada kalau tinggal di urban ni, dia dah ada satu masalah kerana sebahagian isi rumah mula berbelanja dengan menggunakan makanan daripada luar, iaitu tuan-tuan beli di restoran dan segala macam. Berarti ada kadar kenaikan 16% di situ. Manakala kata kita diisi dapur di rumah biasa adalah 11%. Ya, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan tak terkejut. Saya jelaskan pada tuan-tuan, kalau mi goreng dulu tuan-tuan makan RM4, kemudian dia naik RM4.50. Dia naik RM4.50. Berarti daripada, kalau dia naik RM4.40, itu adalah kenaikan 10%. Kalau dia naik RM4.50, berarti ini kita dah sebut tadi, saya kata kenaikan harga barangan di restoran. Tapi jaranglah dia naik macam tu. Dia akan jadi RM4 turun naik RM4.80. RM4.50 turun naik RM5.50. Tuan-tuan pun boleh faham. Tuan-tuan pun boleh faham bagaimana kenaikan harga barangan 16% ni bukan benda aneh. Tuan-tuan selalu makan di luar. Kalau tuan-tuan dulu biasa makan kembung, tuan-tuan biasa makan steam cakap kan, tuan-tuan boleh dapat RM18. Berarti tuan-tuan pergi sekarang dia jadi RM22. Kenaikan RM4 tu tak mengapa tuan-tuan lihat dia adalah pencapaian hampir 16% bagi keseluruhan. Itu tuan-tuan baru ambil cakap, tuan-tuan tak tengok kenaikan harga air apa semua. Jadi kalau dulu tuan-tuan makan barang yang bernilai
RM40 di kedai makan. Sekarang dia menjadi RM50. Itu adalah kenaikan melebihi daripada 10%. Jadi 16% bukanlah hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Ini adalah benda yang normal. Dan waktu saya interview YB Ong Kian Meng dulu tahun 2022 saya interview YB Ong Kian Meng. Inilah bahagian yang sensitif sebab kita tengok keadaan inflasi menyeluruh pada semua harga. Jadi kita rasa inflasi kita rendah berbanding inflasi yang tumbuh di negara lain. Tak kita apa kalau kita tengok Iran ada 46%, kita tengok Turki ada 28 lebih peratus. Kita rasa inflasi kita sihat 3%. Tapi sebenarnya dalam inflasi itu dia prorate, dia ratakan semua barangan. Tapi inflasi makanan itu tinggi. Jadi saya rasa bukan aneh bagi tuan-tuan kerana makanan tuan-tuan kenal setiap hari. Bukanlah aneh untuk tuan-tuan kata tiba-tiba barangan dapur meningkat 11%. Sebagian daripada tuan-tuan menanggung lebih daripada 11%. Tuan-tuan pun tahu sebab tuan-tuan adalah orang yang berurusan dengan makanan kerana kita makan setiap hari. Tuan-tuan juga orang yang pergi makan di restoran. Sebab tu saya kata tadi kan bila ada satu adik ni kata terpaksa. Berarti saya kata dalam keadaan sekarang ni adalah kalau semua benda kita menyerah kepada keadaan yang ada terpaksa ataupun kita menyerahkan pada orang lain untuk menentukan nasib kita. Seperti seorang tadi katakan buat apa fikir kalau dah ada mak sabu. Besok kalau mak sabu ganti pula dia kata pula buat apa fikir dah ada menteri yang lain. Saya tak fikir menteri semua memikirkan meja makan. Ni saya kata yang di dalam kawalan kita. Sebab tu saya jelaskan bila tuan-tuan nak, saya dah semalam saya dah katakan tuan-tuan nak tanggung renovasi, saya kata simpan dulu tunai, jangan renovate rumah kerana rumah masih boleh menjadi tempat tinggal yang selesa. Sebab renovasi bukan membaiki rumah, renovasi adalah menambah kecantikan rumah. Kalau tuan-tuan dah ada barang apa perlu untuk bercuti, saya kata tahan dulu percutian. Kalau tuan-tuan lihat daripada trend percutian yang baru ni, iaitu 14 juta orang kita masuk ke Thailand bagi tahun ni sampai bulan April data dia 4 bulan tinggi, 14 juta orang pergi ke Thailand. Berarti menunjukkan gaya keupayaan kita bercuti dengan kadar satu isi rumah berbelanja lebih pada RM1,000 untuk bercuti di selatan Thailand. Ini adalah tinggi. Tapi saya fikir kata RM1,000 bagi tabungan tuan-tuan, saya fikir, saya tak pastilah, tapi saya fikir kata untuk mendapat RM1,000 tuan-tuan mungkin menabung 3 bulan. Tapi 3 bulan selepas tuan-tuan balik daripada percutian hari raya ni, tuan-tuan akan mengalami masalah yang sangat complicated kerana RM1,000 itu adalah tabungan tuan-tuan yang lama untuk membolehkan tuan-tuan meraihkan hari raya. Saya cuma ingatkan pada tuan-tuan, dia bukan budaya kita pada cuti. Saya terkejut sebab 2015 kebetulan saya pergi ke Tak Bai untuk membawa isteri saya melawat semula tapak kejadian Tak Bai. Okey, saya bawa ke Tak Bai. Kemudian pada hari kita melawat lokasi kejadian peristiwa Tak Bai, balik kita masuk ke Hat Nyai. Hat Nyai ni dah jadi macam tahun baru Cina, Chinese New Year. Kerana kebiasaan orang Cina yang telah pun menjadi masyarakat urban, mereka tak punya kampung halaman. Jadi mereka bercuti dengan memilih bawa keluarga mereka pergi ke Hat Nyai. Dan tahun ni tuan-tuan boleh lihat pintu sempadan yang ditutup di Padang Besar menyebabkan beribu-ribu orang terkandas, tak sempat untuk mengejar pintu immigration balik ke Malaysia. Jadi kan kalau tuan-tuan tengok daripada trend bulan sambutan Aidiladha, yang dulunya orang Melayu bukan pergi bercuti perayaan ke negara jiran. Bukan. Saya dah lalu usia 59 tahun pun saya rasa terkejut. Kerana ada trend setiap kali ada. Kalau cuti panjang tu berlaku pada cuti panjang bukan Aidiladha, saya tak terkejut. Berarti dah ada trend. Orang dah tak ada kampung halaman, orang pun dah tak tahu macam mana nak meraihkan semangat Aidiladha. Maka orang menganggap ini satu lagi cuti. Jadi dan jatuh pula dalam cuti sekolah. Jadi ramai orang bawa anak-anak untuk pergi bercuti. Sedangkan saya dah jelaskan kepada tuan-tuan daripada bulan Ramadan tahun lepas, saya dah bagi tahu kata raya berhati-hati. Lepas raya akan ada banyak perkara-perkara yang akan menggugat ekonomi kita. Tapi macam saya kata tadi kan, seorang yang mula berkata buat macam mana dah terpaksa anak-anak nak bercuti, orang ni nak bercuti, tuan-tuan pula kata terpaksa makan luar, semua benda dah jadi terpaksa. Dia bukan terpaksa kerana kita tak mau mendisiplinkan semula keadaan kita. Kerana tuan-tuan tak mau mendisiplinkan semula keadaan, kerana tuan-tuan dah biasa dengan keadaan yang dipanggil rutin, tapi rutin ni dah tak selamat untuk ekonomi sekarang. Jadi dia bergantunglah kepada disiplin. Dia bergantung pada disiplin. Sebab tuan-tuan tak mau ubah rutin tersebut. Dan tuan-tuan pun tak mau memikirkan bagaimana rutin yang tidak berdisiplin. Saya jelaskan rutin tak berdisiplin ni antaranya apabila kita mempunyai kewangan yang di mana kegantungan kita pada 3 bulan sangat kritikal. Kita habiskan 3 bulan tu untuk membolehkan kita bercuti. Saya fikir kata setiap keluarga yang bercuti di selatan Thailand tak akan cukup kalau 1,000. Kos minyak, kos masuk, kos berjalan, tempat tinggal apa, saya fikir kata 1,000 lebih lah. Tapi saya angkat lah pada anggaran 1,000. Dan 1,000 ni kalau kena bagi mereka yang M40 ke bawah, dia adalah tabungan 3 bulan. Kalau B40, dia mungkin tabungan setengah tahun. Menjadikan tuan-tuan mendapat rekreasi ni penting sebab dalam Convention Geneva mengenai hak asasi manusia dia sebut 6 perkara ni. Satu adalah akses kepada makanan. Kedua, akses pada tempat tinggal. Akses pada pelajaran. Akses kepada rawatan kesihatan, akses kepada rekreasi, dan keenam, akses kepada kemudahan asas.
Jadi 6 perkara ni. Jadi rekreasi diletakkan. Tapi dalam keadaan ekonomi yang sangat teruk, saya tak fikir kata rekreasi yang menjadikan kita berbelanja dengan sampailah 14 juta orang pergi bercuti di Thailand dalam tempoh 4 bulan, lebih kurang dalam 3 juta lebih orang purata sebulan pergi ke selatan Thailand. Kita pecah 4 minggu pula, hampir 900 ribu orang ke Thailand setiap minggu kalau mengikut purata yang dikeluarkan oleh kerajaan. Menjadikan saya jelaskan kepada tuan-tuan, macam ni bila kita tanya kepada orang yang merokok kan, sekarang saya tak fikir rokok harga berapa sekarang cak ayam pun RM10 lah saya ambil cak ayam kan. Lepas tu tuan-tuan mungkin berbelanja rokok tuan-tuan RM100 sebulan. Dia akan kata rutin, dia tak boleh nak berhenti rokok rutin. Sampailah daripada rokok dia tak boleh rutin, dia cerita pula nanti teh tarik dia tak boleh berhenti daripada melepak teh tarik. Dia tak boleh berhenti daripada hujung minggu bersama keluarga pergi bercuti. Jadi kerana kita rasa tak boleh kerana ia kebiasaan, saya nak boleh buat apa? Lepas tu kita nak suruh Mamat Sabu tu fikir. Kalau Mamat Sabu kata balik, kau fikirkanlah macam mana kau boleh kendalikan keluarga kau untuk menjimatkan sedikit. Kita tak nak. Tu ramai orang naik harga rokok. Yang jelasnya bukan harganya. Saya batas balik kan. Jadi saya kata dalam kewangan kita boleh takbir. Dalam kewangan kita ni kita boleh takbir. Tetapi kalau kita ada sifat bahawa kita tak boleh berdisiplin kerana kita nak mengekalkan cara hidup yang kita ada, saya rasa rumit lah. Siapa yang akan kemudian yang membantu? Siapa yang akan kemudian yang boleh membantu? Tak boleh. Berarti saya jelaskan kepada tuan-tuan, rembayung ni tak kisah, dia orang-orang berada di Malaysia T20 M40 atas masih hidup stable. Saya jelaskan bagi tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan mampu. Saya cakap ni tuan-tuan janganlah pakai pukul harung. Ni masalah pula bila tuan-tuan nak komen kan, sebab tuan-tuan tak dengar dengan fokus yang sangat tinggi, maka tuan-tuan anggap semua keadaan boleh dipersendakan. Nak kena cancel rembayung. Rembayung ni pun dia tak cari tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa sampai perlu seksa diri. Rembayung ni orang yang berbelanja ni, dia duit dia melimpah keluar daripada kocek. Senang. Orang yang pergi rembayung kan, kita ambil daripada Dr. Siti Nurhaliza ataupun kawan-kawan saya, mereka ni duit dah melimpah pada kocek. Dia tak perlu pergi cari sampai celah-celah wallet. Dia tak perlu cari. Dia tak perlu pergi tekan dekat bank tengok tunggu duit datang. Tak perlu. Sebab tu saya jelaskan, setiap kali kita mengambil langkah untuk membuat pertimbangan, jangan ukur dan jangan perli satu keadaan tentang orang lain, sebab dia tak akan mengubah nasib tuan-tuan. Sebab yang mana menonton saya, malah 4,000 orang yang masuk tentang ekonomi, tuan-tuan semua berada dalam keadaan macam saya, iaitu orang yang mula berada keadaan bimbang tentang ekonomi kita. Tapi kebimbangan ni dia tak boleh diselesaikan dengan rasa takut, dan dia tak boleh selesaikan dengan sikap sinikal. Ini salah kerajaan ke salah apa. Itu kemudian sifat yang pertama saya kata adalah yang mana tuan-tuan boleh kawal. Sebab itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, satu benda yang akan sukar dan menjadi lebih rumit sebelum tuan-tuan protes dan marah pada keadaan yang kemudiannya lagi tak terkawal, iaitu menyalahkan orang lain dan menyalahkan kerajaan. Itu tuan-tuan boleh buat kalau tuan-tuan nak. Tapi yang tuan-tuan kena buat dulu adalah kawalan apa benda yang tuan-tuan boleh mampu kawal, iaitu bagaimana tuan-tuan nak mengendalikan ekonomi rumah tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan kata susah, saya pun susah nak cakap ya. Kalau kita sebut tadi merokok kan, dia akan fikir kata, ada tak orang merokok sampai RM200 sebulan? Saya tak tahu sebab saya dah berhenti merokok 2019. Ada tak orang merokok sampai RM200 sebulan? Tuan-tuan yang merokok tolong naikkan. Kena tak tuan-tuan belanja merokok RM200 sebulan? Ada kan? Okey, betul. Berarti bila tuan-tuan dah merokok sampai RM200 sebulan, saya sedang bercakap terkira kenaikan harga barang berlaku lagi. Berarti saya katalah bahawa salah satu langkah yang tuan-tuan nak, mungkin tuan-tuan kena berhenti rokok atau mengurangkan rokok. Tuan-tuan akan kata, Mak Sabu lah kena selesaikan harga barang. Saya kata susahlah kalau tuan-tuan boleh buat safety guard dulu tuan-tuan berhenti merokok, kurangkan merokok, ataupun tuan-tuan kemudiannya mengurangkan cuti rekreasi dan segala aktiviti yang tuan-tuan rasa ini masa dia untuk berhenti sekejap. Tarik handbrake lah. Sebagai tuan-tuan saya kata, saya fikir aktiviti rekreasi lah yang paling besar, sebab saya tengok trend rekreasi di kalangan orang Melayu terutama Gen Z sangat-sangat luar biasa. Saya tak marah pada adik-adik Gen Z ni, awak nak minum matcha ke awak nak minum apa kan, tapi pakcik sendiri pun rasa ngeri nak bayar satu minuman sampai RM16 ke RM20. Pakcik pun rasa ngeri, bukan rasa takut, rasa ngeri. Sebab dalam tradisi kita ni tidaklah kita pergi duduk dan minum RM16, RM18. Saya bukan rasa takut, saya rasa ngeri dengan harga tersebut. Tapi okeylah kalau awak mampu. Tapi pakcik nak tanya satu perkara kan. Apabila awak sentiasa merasa awak mampu, itu yang menjadi rumit. Bila kita jatuh, kita salahkan orang lain kerana telah meletakkan pada titik kesusahan. Tapi sebenarnya kita rasa kita mampu, kita yang buat. Jadi banyak perkara yang daripada dulu pakcik tengok kawan-kawan, sebab saya dah lalu recession 1998, sangat-sangat menyedihkan.
Itu recession yang terbesar dalam sejarah. Saya lalu recession 87, saya umur 20 tahun. Okeylah recession tu kita masih boleh kerja kilang sebab pendatang asing belum lagi menjadi pekerja kilang. 1987. Tahun yang sangat teruk. Walaupun kita nak bekerja cuci sebab 84 85 tu saya berada di Coket. 86 87 ni kerja yang paling mudah adalah mencuci pinggan. Jadi waktu tu benteng benteng di bangunan Campbell tu masih ada. Sekarang ni naik Pasar Raya Semua House. Dulu benteng di situ. Kita masih boleh dapat kerja cuci pinggan RM8. Pada waktu tu oleh kerana bos kita, orang-orang yang berniaga pun kurang pelanggan dia. Dia tak ambil orang cuci pinggan, dia tak ambil orang lap meja. Satu kedai makan yang biasanya dibuka di benteng, dia boleh ada 5 ke 6 pekerja. Mereka kurangkan jadi 3 pekerja sebab orang yang datang makan berkurangan. Jadi zaman tu pakcik nak kerja cuci pinggan pun payah. Nak dapat kerja cuci pinggan dalam Kuala Lumpur pun payah kerana kesan yang pertama yang berlaku dalam recession 1987 adalah orang Melayu tidak lagi makan di luar. Berarti dulu orang Melayu ni makan di luarnya sikit. Wajah yang sama akan datang ke kedai kita paling tinggi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dia dah dikira regular customer. Kalau dia datang sebulan 5 kali pun kita tahu dia minum apa dan favourite dia apa. Kita dah tahu sebab jumlah orang Melayu yang boleh menjadi repeat customer pada tahun 1980-an tu adalah sangat rare. Kita pun tak ada lagi perkataan repeat customer. Kita duk kata dia ni antara yang selalu mai. Perkataan repeat customer pun belum ada. Susah nak dapat kerja. Jadi 87 tu adalah tahun recession. Tapi akhirnya tahun tu berjalan dengan baik kerana kita masih ada kilang. Jadi orang Melayu macam pakcik ni tak gemar kerja kilang. Sebab kita anak muda ni kita masih suka bekerja dalam sektor rencan. Sektor rencan ni sektor rencam. Kita jadi pekerja pasar, kita jadi pekerja kedai makan. Kita lebih selesa. Sebab kita rasa kilang ni macam sangat-sangat mengongkong. Hinggalah kerja kilang rambut pun tak boleh. Itu pakaian tapi masih ada kilang. Ramai orang berpindah. Bila sektor rencam, F&B tak boleh berkembang, pasar menjadi lebih perlahan perniagaan ni, kedai-kedai makan menjadi lebih rendah pendapatan dia, kita larilah bekerja kilang. Gaji lebih kurangnya seperti mana kita kerja dengan kedai makan. Cuma di kedai-kedai makan ni kita boleh ambil gaji hari, kita boleh ambil gaji minggu. Tapi di kilang dia akan datang gaji sebulan 2 kali. Maka saya jelaskan pada adik tahun 87. 1998 sangat teruk. Saya dah jadi manager tahun tu. Nak retrain dan tengok kawan-kawan kehilangan pekerjaan. Dan dia orang Melayu zaman yang sangat memuncak. Kerana ekonomi Malaysia 1992 sampai 1997 adalah 7 tahun berturut-turut ekonomi Malaysia berkembang daripada 7 ke 9%. Menjadikan tahun tu semua orang lupa diri. Pakcik pun lupa diri. Tahun tu pakcik pun lupa. Semua orang lupa diri. Tak ada orang Melayu yang ingat diri. Sebab itulah zaman kebangkitan orang Melayu yang sangat besar. Orang Melayu dah berniaga, kita dah masuk dalam sektor profesional, bekerja dengan gaji yang okey. Dan kemudian 7% kenaikan ekonomi tahunan. Ada tahun dia naik 9%. Jadi orang Melayu ni hidup dalam di mana kejutan budaya. Jadi kebanyakan daripada kita ni lupa diri. Dan salah satu yang pakcik lupa diri ni, buat apa main Civic kalau boleh main Accord? Buat apa main Proton kalau boleh main Honda Vario? Buat apa main Honda Vario kalau mampu Honda Accord? Buat apa main Honda Accord kalau mampu Honda Prelude? Duk kalau. Buat apa main rim 17 kalau 19 cantik? Buat apa pakai rim biasa baik pakai JRD? Buat apa pakai JRD kalau rim lain yang lebih mahal? Jadi dalam tahun-tahun di mana gaya hidup menjadi satu benda yang sangat euforia. Orang Melayu menjadi euforia bukan pada keperluan asas. Generasi 90-an, generasi pakcik ni lah yang dipanggil zaman orang Melayu euforia pada gaya hidup. Euforia dalam gaya hidup. Zaman di mana ubi kayu dihidangkan secara glamour. Nak makan juga ubi kayu ni tapi dihidang secara glamour. Bagi zaman euforia tu lah bermula generasi saya. Sebab generasi 80-an tak ramai orang Melayu mencipta gaya hidup kerana kelas gaya hidup tu sangat minimum. 90-an ni anak-anak kampung macam pakcik, kawan-kawan pakcik baru datang, anak-anak Felda baru keluar universiti, dapat kerja gaji okey. Semua mengalami apa yang dipanggil sebagai kejutan gaya hidup. Dan kemudian pada tahun itulah semua orang disusahkan oleh ekonomi. Bukan kerana tekanan ekonomi ke atas harga barang, tapi tekanan ekonomi ke atas hutang gaya hidup. Jadi orang ramai tak boleh selesaikan hutang. Kalau kita tengok semua hutang yang ada pada waktu itu adalah hutang kenderaan. Semua yang berhutang pada waktu itu adalah hutang kenderaan, hutang gaya hidup, hutang kad kredit ketika kad kredit baru bermula. Handphone pada waktu itu beli hutang. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, saya telah melihat bagaimana trend hutang gaya hidup ni berlaku. Tapi kita tak pernah nak membincangkan benda ni sebab semua orang menganggap kata antara gaya hidup dan keperluan hidup dua benda yang sangat samar. Orang dah tak tahu dah mana keperluan gaya hidup, mana gaya. Hinggalah sekarang kita katakan kalau isteri bekerja di laluan A, suami bekerja di laluan B, kena beli 2 biji kereta. Kena beli 2 biji kereta. Sebab kita menganggap kenderaan tu pun dah jadi keperluan hidup. Kita dah ada garis kelabu yang sukar untuk kita bincangkan sama ada seorang daripada kita kena naik bas, seorang kena naik kereta. Sebab 2 biji kereta kita nak bayar bulan, kemudian 2 biji kereta kita nak tanggung road tax, 2 biji kereta kita nak tanggung minyak.
Jadi kita tak boleh. Jadi kita dah terbiasa. Maka perbincangan mengatakan satu kereta ni bergilir naik ke apa, tak ada. Semua orang akan kekal dengan kata kereta ni kami beli adalah untuk keperluan hidup. Berarti oleh kerana tafsiran tentang keperluan dan juga gaya hidup ni menjadi sangat samar, kita tak begitu pasti mana satu yang sebenarnya. Jadi saya beritahu mana satu. Jadi jelas bila garis ini menjadi sangat kelabu, orang rasa sama ada kita nak kena ada Netflix, kita nak kena ada Astro. Orang anggap rutin. Hinggalah tak ada siapa berbincang langkah-langkah ni. Astro pun dia langgan, Netflix pun dia langgan. Sebab dia anggap benda tu adalah keperluan. Sedangkan dia tak tahu bahawa ada pilihan untuk menutup kita ke sangat sukar. Jadi kalau tuan-tuan tengok bil tuan-tuan, senarai bil tuan-tuan yang panjang, tuan-tuan akan lihat sama ada bil keperluan hidupkah yang sangat penting, iaitu asas, ataupun bil gaya hidup yang tuan-tuan bayar. Bil gaya hidup yang tuan-tuan bayar. Saya jelaslah pada tuan-tuan tentang, saya ambil lah phone kepada tuan-tuan, telefon lah saya bagi tahu. Kan zaman ni kita hidup dalam bulan dalam zaman penuh gaya. Jadi kita tak beli phone kerana komunikasi, kita beli phone kerana gaya hidup. Phone menentukan status kita. Ada orang kata kita pakai phone ni nampak macam kita lebih berada. Macam saya kata tadi lah, bila tuan-tuan minum kopi kan, saya cuba ingatkan balik apa yang ditulis oleh Thomas L. Friedman dalam buku dia Dunia Tanpa Sempadan, Dunia Sama Rata. Kata Thomas L. Friedman, selepas manusia ni keluar daripada kemiskinan dan daya beli menjadi tinggi pada era globalisasi 2000 tahun ke atas, orang tak jual lagi keperluan hidup, orang jual semua gaya hidup. Berarti macam saya kata tadi kan, nak patah balik pergi minum kopi biasa dekat warung, tuan-tuan dan anak-anak muda Gen Z tentu rasa pelik. Sebab selama ni tuan-tuan bukan minum kopi, tuan-tuan minum gaya hidup. Jangan marah adik-adik, pakcik tanya aja. Katalah sekarang nak tinggalkan satu minuman dan style lepak dengan kawan-kawan tu kerana harganya yang mahal, adik-adik tak akan terfikir. Sebab adik-adik anggap ini adalah standard benchmark yang adik-adik dah bentuk. Jadi adik-adik bayarlah RM20, RM25 untuk hidup dalam gaya hidup, hanya untuk berjumpa kawan dan berbual-bual. Untuk pakcik ni tak bayarlah. Terkejut kalau bayar RM20, sebab RM20 tambah RM25 dan pakcik satu keluarga makan. Maka saya jelaskan kepada anak muda, kerana anda telah dibesarkan dalam satu trend di mana harga minuman untuk gaya hidup tu telah dibiasakan. Maka tuan-tuan rasa nak disiplin balik dengan menganggap itu satu pembaziran, tuan-tuan akan rasa aneh lah. Tuan-tuan akan rasa tak mungkin. Ini yang menjadi sangat masalah kepada generasi muda. Kerana bila mereka muncul, mereka telah jatuh dalam zaman yang di mana kata Thomas L. Friedman, adik-adik cari buku ni, bahasa Malaysia dia dah tak ada, kena beli dalam bahasa Inggeris. The World is Flat. Jadi kata Thomas L. Friedman, dalam tahun 2000-an ni, dunia tak lagi meniaga keperluan hidup. Munculnya generasi kelas menengah. Dia kata kelas menengah ni akan muncul banyak. Dia tanda kelas menengah akan muncul di China, kelas menengah akan muncul di India, dan kelas menengah yang paling besar akan muncul di Asia. Apa yang menjadi penderitaan kelas menengah? Adalah untuk berasa hidup seperti kelas atasan. Maka mereka mencipta falasi kelas atasan. Maksudnya, kita ni datang pada kampung. Dan kemudian kita dah jadi middle class. Gaji RM3,000, RM4,000 ataupun RM5,000. Tapi impian yang kita nak adalah seperti orang hidup dalam kelas atasan yang gaji RM10,000 ke atas. Tak boleh beli Ferrari. Jadi kata Thomas L. Friedman, Ferrari tak akan pecah impian anak-anak muda. Kerana harganya tak mungkin terjangkau. Maka impian tu dibina dalam bentuk kopi. Yang mana bila adik-adik baca minum kopi RM16, dia menyatukan orang yang naik ke nari pun minum kopi itu, orang naik Ferrari pun minum kopi itu. Maka pengkelasan ataupun standard gaya hidup manusia akan dicipta satu falasi, di mana orang-orang yang bawa kopi-kopi yang di bawah jenama yang sangat hebat ni merasa dia telah berada dalam kelas hidup yang sangat hebat, hinggalah dia tak tahu yang dia minum. Ataupun adik-adik pergi melepak kan, adik-adik pergi ke satu tempat di mana di situ kereta Ferrari mau parking situ, Mercedes BMW mau parking situ, Wira buat balik mau parking situ. Adik-adik masuk dan minum. Berarti bila orang melihat kawasan hipster, kawasan minum hipster, saya pernah pergi dengan anak saya buat reki, saya terkejut. Saya kena bayar bil pun saya jadi kedekut je tiba. Minum macam ni RM20 lebih. Tapi adik-adik akan duduk sebab semua orang akan merasa kelas itu telah menjadi kelas mereka. Walaupun saya fikir kata gaji RM4,000 sebulan untuk bayar minuman RM20 tak mungkin kot. Tapi kata Thomas L. Friedman, inilah yang telah menjana, di mana mereka lihat apakah benda yang boleh membuat manusia merasa kelas hidup dia boleh disara. Maka mereka telah mengagih apa yang dipanggil sebagai budaya kopi. Mitos kopi mula dicipta. Kopi menambah kreativiti, minum kopi macam tu, minum kopi macam ni, hinggalah mitos kopi ni lagi dahsyat pada mitos ketum. Maka semua orang pergi dan duduk melepak untuk membayar pada satu harga di mana mitos ini dianggap standard. Jadi bila sampai zaman saya kan, saya nak tegur kat adik-adik, kata
minum kopi RM2.50, kopi RM3 macam Selamat Asrin kan. Tak boleh lah, sebab adik-adik tak minum kopi hanya kerana ia kopi. Adik-adik minum gaya hidup. Adik-adik minum lifestyle. Berarti nilai yang RM3 kena ditambah jadi RM20 sebab 17 tu. RM17 tu kena membayar untuk gaya hidup. Dan kata Thomas Friedman dalam buku ni, dia tulis tahun 2002. Diterjemah dalam bahasa Malaysia pada tahun 2011. Pakcik jual dulu dalam tahun 2020-2021 ketika baki dia tak boleh dijual oleh ITBM. Pakcik tolong jualkan. 400 lebih satu malam dia habis, kerana pakcik jelaskan kalau siapa baca buku ni akan faham bagaimana dunia membentuk mitos kepada golongan yang mengimpikan dia telah berada dalam kelas atasan sedangkan dia baru keluar daripada kelas kemiskinan. Jadi yang gila nak bergaya ni orang yang sebenarnya tak kaya tapi dia nak tunjuk kaya. Sebab orang kaya akan menyembunyikan kekayaan, takut dikejar SDN, dipinjam duit oleh kawan-kawan. Yang akan berasa dia kena keluar je adalah mereka yang masih lagi berada dalam fasa dia tak yakin diri dia kaya. Maka dia kena tunjuk pada orang dia kaya. Zaman pakcik dulu berlaku. Tak berlaku, zaman saya berlaku. Bawa kereta kancil tapi pakai kitchen BMW. Berlaku. Berlaku. Siapa pergi Modestos dulu, salah satu benda yang kita nak letak atas meja kitchen lah. Kitchen. Betul. Siapa yang duduk lama ni zaman kitchen ni tahulah mana ada orang jual kitchen cekai. Orang jual kitchen Uro H, orang jual kitchen BMW, orang jual kitchen Mercedes. Pakai Iswara Aerobag je. Bayar down payment RM3,000 lebih. Bulan-bulan RM400. Tapi kitchen tu, kitchen BMW. Hinggalah orang pakai BMW pun tak mau tunjuk kitchen dia. Sebab dia kata kalau dia tunjuk kitchen dia, dia sama dengan budak tu. Jadi orang pakai BMW. Betul, semua orang tahu. Lepas tu steering kayu. Steering kereta tu kayu. Steering RM300 lebih. Tapi dia tak tahu steering yang sama taraf dengan BMW tidak menjadikan Proton Aerobag dia kereta BMW. Tidak menjadikan dia punya kereta Iswara tu BMW. Tak apalah, dapat steering. Dia tukar steering. Dia pakai rim. Dia cerita dengan orang, rim dia RM3,000 lebih dan rim ni Merc pakai. Dia tak tahu kata Proton Aerobag dan Proton Iswara dia tak jadi BMW hanya kerana rim. Tapi buat apa-apa, buat macam mana zaman tu. Oleh kerana orang yang perasan kaya duduk sembang dengan orang perasan kaya, dapat tengok rim pun, wah dahsyat lah kau, rim ni kau dah mampu ambil. Dia pula dah stres. Kenapa kawan dia boleh tukar rim RM3,000, dia punya Proton Aerobag belum dapat, Proton Iswara dia belum tukar. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, penyakit ni telah berlaku pada zaman saya, tapi taklah sampai kami bayar kopi RM20. Kami bayar kopi RM20. Allah kedekut ke aku ni, tapi saya tak boleh terima lah dik, bayar kopi RM20. Sepotong kek kena RM16. Apa bana kek RM16? Pakcik dulu makan bubur kacang sampai kenyang bubur pulut. Kalau RM20 tu boleh pergi ulang makan bubur kacang 2 minggu lah. Lepak mamak bubur kacang depan bangun KT Alostar. Atau kalau duduk di KL kan, lepak Masjid India makan roti canai telur goyang masa tu RM2.5 RM3 boleh. Maka saya jelaskan semua benda yang menjadi perbincangan yang mana hari ni saya bincang dengan tuan-tuan adalah kita tak boleh lagi nak atur di antara keperluan dan gaya hidup. Kita cerita dengan anak kita lagilah susah. Sebab macam saya ada anak, saya pun ada anak. Nak cerita dekat anak saya satu disiplin mana boleh tak kita makan nasi seperti mana zaman dulu. Kalau mak kita buat satu lauk kuah sayur, kita tak ada gulai. Kalau mak kita buat satu kuah gulai, kita tak ada sayur. Kita ada, kan dulu orang tua-tua dulu dia buat lauk 3 mata je, ataupun lauk 2 mata. Satu lauk berkuah dan satu lagi lauk ikan goreng lah. Ikan goreng tak boleh sebab benda tu adik-adik rasa macam terkejut. Tapi tradisi orang Melayu daripada dulu, siapa yang duduk sini yang berusia macam saya, kan mak kita akan rasa hanya satu orang yang tahan pada makanannya, lauknya banyak. Sebab mak kita kata kalau ada dah lauk sayur berkuah, dia tak buatlah kari, dia tak buatlah pindang, dia tak buatlah asam pedas. Kalau dah ada lauk asam pedas, tak adalah sayur. Sebab kita makan lauk 2 mata ataupun lauk 3 mata. Kadang-kadang 3 mata tu sama belacan campur ulam je. Tapi kalau kita cerita pada anak kita sekarang, dia kata dasar ni sangat sangat kejam. Dasar ni sangat kejam. Tapi sebenarnya secara asasnya kita datang daripada dasar tu. Majoriti lah tuan-tuan yang berumur 40-an sekarang ni ataupun macam saya dah 50-an. Memang kita datang daripada asas tersebut. Asas di mana orang Melayu ni makannya berpada-pada. Ataupun saya bagi tahu kan, bukanlah aneh lah kalau minggu tu banyak telur kan. Dan sardin. Saya rasa kalau sekarang beli sardin, kena boykot tu ayah tu. Kalau dia beli sardin, lepas tu lauk sardin, sardin tu lah jadi sambal sardin, sardin tu lah jadi gulai sardin. Kemudian mak kita ni pula, telur ni dia buat telur mata, sambal telur. Kita pun rasa muka dah macam telur lah mak. Tapi saya fikir kata nak reform dan kemudian nak mengingatkan tuan-tuan bahawa asas daripada makanan ini bukan lagi makan kepada gaya makan, tapi makan kepada keperluan makan. Termasuklah sampai ke asas-asas yang saya katakan tadi bahawa kita nak balik kepada mendisiplinkan diri kita, bahawa kemungkinan besar kalau kita tengok bil panjang kita tu, kita mungkin bayar. Tuan-tuan rujuk lah, tuan-tuan pun tak perlu bergaduh dengan saya.
Ini adalah nasihat saya pada diri saya dan nasihat saya pada tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk je bil tuan-tuan. Tuan-tuan pun sendiri tahu, tuan-tuan dah boleh pangkah dah Netflix kerana ini bukan masa yang sesuai. Tuan-tuan dah boleh pangkah esok ini dah bukan. Nanti tuan-tuan kata Piala Dunia tak boleh tengok, tak apalah. Itu terpulang pada tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak buat. Tapi RTM dapat Piala Dunia tahun ni. Tapi saya jelaskan pada tuan-tuan, tuan-tuan tak sedar bila tuan-tuan tengok bil tu. Oleh kerana tuan-tuan generasi baru, tuan-tuan rasa tuan-tuan bayar kepada keperluan hidup. Kalau saya pula tengok bil tu, saya kata bayar pada gaya hidup. Saya kata bayar pada gaya hidup. Jadi akan berlaku pertelagahan di antara dua generasi tentang tafsiran keperluan dan juga gaya hidup. Sebab tu saya nasihatkan kepada adik-adik bahawa tuan-tuan yang akan paling mudah terjerumus. Sebab satu adalah pekerjaan tuan-tuan rapuh. Rapuh ni maksudnya tuan-tuan junior, daya saing tuan-tuan dalam syarikat belum tentu lagi mapan. Kerana bekerja 3 ke 5 tahun ataupun bekerja dah capai 8 tahun, tuan-tuan belum lagi mapan. Maka tuan-tuan yang paling fragile. Yang kedua adalah tuan-tuan mungkin tak boleh menangani kejutan bila kehilangan pekerjaan. Ataupun tuan-tuan tak boleh mengalami kejutan bila allowance overtime semua dipotong. Kerana setiap sen wang yang saudara belanjakan adalah tuan-tuan telah belanjakan dengan mengambil kira gaya hidup sebahagian daripada keperluan hidup. Itulah saya ingatkan kepada tuan-tuan. Saya baru baca satu artikel tentang rangkaian satu kedai di Singapura. Yang kini menjadi senarai daripada 50 orang kaya di Singapura. Saya baca adalah display kerana mereka datang daripada keluarga tak terpelajar, 8 beradik, 3 lelaki. Dan oleh kerana bapa mereka miskin, bapa mereka tak mampu sekolahkan anak dia sampai ke high level. Tapi ada seorang abang dia yang ketiga, dia pilih berhenti kerja. Dan dia pilih berhenti kerja, dia kata duit bapa dia ada sikit, dia nak pinjam, dia nak buka satu stall di Singapura. Dan ini adalah rangkaian stall yang terbesar di Singapura, 88 rangkaian dia. Jadi salah satu nasihat dia yang dia ingatkan kepada saya adalah kegelojohan untuk kelihatan berjaya. Dia kata bukan kegelojohan untuk berjaya, kegelojohan untuk kelihatan berjaya. Nasihat ni sangat bagus, tuan-tuan boleh carilah. Saya minta maaf tuan-tuan, dia meniaga babi. Tapi yang penting bukan babi yang dia meniagakan, disiplin yang dia nasihat dalam artikel dia tu. Kata dia, waktu dia mulakan kedai dia yang pertama tahun 1988, nak pergi kedai dia yang kedua dia ambil tahun 1993. Saya tak ingat nama, tapi tuan-tuan Google lah. Dalam bahasa Malaysia mungkin tak jumpa, tapi tuan-tuan bagi tahu kata pork market. Story behind 8 sibling. Pork market, story behind 8 sibling Singapore. Mesti keluar benda tu. Jadi bila sampai tahun 1988, dia buka cawangan dia kedua 1993. Kemudian cawangan dia yang ketiga 1995. Maka orang bertanya kepada dia, kenapa dia mengambil masa yang begitu perlahan untuk membolehkan dia melebarkan rangkaian dia, yang kemudiannya tahun 2000 rangkaian itu naik jadi 88 di Singapura saja, dan dia disenaraikan sebagai 50 orang paling kaya di Singapura. Jadi keluarga dia tak boleh ambil pendidikan kerana mereka miskin. Jadi apa kata dia? Dia kata kepada bapak dia kena aturkan dulu satu perniagaan supaya nanti adik-adik dia bersekolah sampai satu tahap bapak dia mampu, maka mereka memulakan perniagaan. Itulah satu syarikat perniagaan yang saya tengok tidak berpecah belah daripada 1988 sampai sekarang. Dan tuan-tuan tengok executive chairman adalah abang dia yang ketiga yang buka tu. Dia punya presiden adalah yang kedua dan adik dia adalah CEO. Yang lain semua bekerja dalam rantaian bahagian-bahagian keribat. Sebab dia dah buka pasar raya, babi bukan lagi permanent untuk dia. Bahagian retail. Kemudian yang setengah tu bekerja dalam bahagian piawaian kualiti, yang setengah tu bekerja dalam sumber manusia. Jadi yang menyampaikan interview ni adalah adik dia yang bekerja dalam bahagian sumber manusia. Jadi dia kata mereka pun berkahwin. Bila berkahwin dalam keluarga ni, mereka katakan mereka bawa semua orang yang kemudiannya boleh menyesuaikan dengan semangat keluarga mereka. Dan hingga sekarang semua top level dalam management company yang listed di Singapore board ni adalah kaum keluarga. Tapi saya nak cerita yang paling jelas adalah kata dia, jangan buat satu benda yang sebenarnya kita nampak hebat di mata orang tapi kita tak tahu apa kita buat. Itu word yang paling bagus dalam perniagaan tu. Jadi hanya selepas dia kata, masa dia buka tahun 88 sampai 3 sampai 5 dia berjaya. Tapi dia tak berjaya kerana dia tak ada pengalaman mengawal sumber manusia. Kerana dia bermula dengan perniagaan babi, lepas tu dia buka pasar-pasar kan. Dia tak begitu faham tentang menguruskan sumber manusia. Dan ketika dia ada 3 rangkaian, yang menjadi masalah ke dia adalah sumber manusia kerana dia tak ada pengalaman. Hinggalah mereka meminta abang mereka yang sulung pergi belajar tentang human resource. Tapi bukan pergi universiti lah, pergi belajar daripada orang. Setahun mereka ambil untuk faham bagaimana nak mengawal pekerja yang banyak. Barulah dia kemuka rantaian yang paling besar. Kemudian mereka ada masalah bagaimana mengendalikan cash flow yang besar. Jadi bila cash flow yang besar dia kena kendalikan secara harian kerana perniagaan mereka adalah tunai. Jadi dia kata dia hantar pula yang kedua tu pergi belajar untuk mengendalikan cash flow. Kerana dia kata dengan pengalaman dia yang ada selama 20 tahun sampai 2008, cash flow masih lagi masalah yang sangat besar. Saya tak pasti apa nama kedai tu, tapi kalau Flower Child pergi Google, Singapore, dia 88 rantaian dia. Kemudian quotekan je lah, most success Singaporean businessman starting business with pork
Lepas tu tulis dekat situ latest profile. Mesti dapat story dia. Dia orang dapat story. Saya baru baca 2 hari lepas je. Saya tak kisah pasal dia meniaga pork tu. Saya kata dia tentang waktu kawan-kawan dia kata perniagaan dia 9 tahun 88 sampai 3 sampai 5 dia ada 3 rangkaian. Dia sepatut besar. Dia tahu dia ada modal tapi dia tak boleh mengawal sumber manusia. Dia orang satu daripada orang kena kawal sumber manusia. Sebab dia kata sumber manusia ni akan menjadi sangat rumit bila saiz perniagaan menjadi sangat besar. Bila dah nak besar lagi mereka ada masalah. Mereka ada masalah pula tentang bagaimana nak mengendalikan cash flow dan latih. Dan itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan adik-adik sekalian bahawa semua perkara bukanlah berlaku dengan cepat. Semua perkara berlaku dengan apabila kita mengetahui apa yang hendak kita lakukan. Sebab tu saya jelaskan balik tadi, bila sampai kepada keadaan ekonomi ni, adik-adik berhati-hati sebab saya takut nanti semua orang tak tahu apa yang hendak dilakukan. Jadi ramai orang macam semalam sebab makan hilang kerja ke. Dia bukan, dia adalah bagaimana saudara mengendalikan kefahaman saudara dengan keadaan yang ada sekarang untuk terus berhati-hati. Itu yang saya jawablah pada tuan-tuan hari ni, apa yang saya kongsi daripada point of view yang saya lihat. Dan saya pun bila setiap kali saya concern untuk bercakap dengan tuan-tuan ni adalah kerana pada tahun 1998 bila berlaku retrenchment yang sangat besar, saya masih ingat semua kawan-kawan saya mengalami masalah dan termasuk saya adalah hutang gaya hidup. Masa tu saya pakai Accord, Honda Accord 1.8 Recon 98,000 untuk seorang yang gaji RM4,800. Dan kemudian saya ada allowance apa semua. Saya boleh menjadi tukang editor tulis skrip kerana kemahiran saya dalam suntingan. Saya boleh menulis tag ucapan kerana kebolehan saya dalam orang media. Saya datang pada media. Jadi saya dapatlah duit luar ni 1,500. Maka saya kata saya bayar Honda Accord 1.8 Recon tu ada daripada duit luar. Gaji ni cukup untuk rumah. Tapi akhirnya tuan-tuan, saya jelaskan kepada tuan-tuan, sampai sekarang saya bagi tahu, kata beban saya paling besar menjadikan saya sakit kepala pada waktu tu adalah gaya hidup. Dan ramai kawan-kawan saya pada waktu tu pula tengah gila untuk masa tu dia panggil mempamerkan rumah. Semua orang nak buktikan dia ada rumah. Jadi ramai orang beli rumah di luar daripada kemampuan dia. Bila recession berlaku 1998, harga rumah ni jatuh. Jadi kalau kita jual pun, rumah tu tak cover hutang bank. Jadi ramai orang kata, alamak, kalau dah jual rumah ni pada harga lelong ketika pasaran rendah, dia masih lagi berhutang 30,000 dengan bank, 40,000 dengan bank. Kalau dia tolak balik kereta, saya pakai Honda Civic pada waktu tu, saya beli 98, saya ingat saya loan 70 lebih ribu. Nak jual balik 40,000 pun tak dapat. Takkanlah saya nak top up 30,000 margin saya dengan bank. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, barulah saya sedar pada waktu tu bahawa satu benda yang kemudiannya menjadi mudarat ketika ekonomi jatuh dengan teruk bukanlah nak survival pada keperluan hidup, adalah kerana beban gaya hidup yang telah terpaksa kita pikul. Beban gaya hidup yang terpaksa kita pikul. Kemudian saya ambil disiplin. Sejak itulah tuan-tuan, selepas 1998, saya seorang yang minat kereta, berhenti daripada minat kereta. Sekarang ni lah baru balik. Saya dah stable sikit, anak-anak pun dah besar. Saya pun dah pension, ada simpanan pension apa semua. Saya meniaga sikit bila saya live. Barulah saya kembali kepada kereta. Itu pun saya pergi bawa ni, orang kata membeli keinginan, bukan membeli keperluan lah. Tapi saya kata teringin pakailah juga. Tapi itu saya tunda sampailah tahun 2025. 3 tahun daripada 2022 sampai 2025 fikir nak pakai Tudor ni, kereta 2 pintu ni. Sebab dia bukannya keperluan. Dia ada hanyalah kena kemahuan. Maka saya pun pergilah pakai Tudor yang ada. Tapi pada usia di mana menundanya daripada keinginan tahun 2000-an sampailah 2025. Itu pun 2022 sampai 2025, 3 tahun. Ambil keputusan. Tanya macam-macam kawan. Saya tak pernah tanya orang tentang keputusan hidup saya. Saya pun tanya dengan Noah. Noah kata senang je bang, abang ambil je, berhenti beli Sulajin, abang bayar duit kereta. Sulajin abang beli bulan-bulan pun sama macam kereta. Dah Sulajin dah bertimbun-timbun nak boleh pakai, bayarlah kereta. Itulah pertama apa saya pakai. Saya tak cerita lah kereta bos saya pakai, nanti tuan-tuan kata sombong. Jadi saya bagi tahu pada tuan, saya pun pakailah Tudor. Masuk kategori luxury car. Tapi saya nasihatkan tuan-tuan bahawa apabila tuan-tuan rasa kegoncangan tak berlaku kepada struktur kewangan tuan-tuan, maksudnya kegoncangan tak berlaku pada struktur kewangan tuan-tuan, barulah tuan-tuan pakai. Tapi saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan, saya tak ada kehidupan harian. Berarti cost of living saya dari segi menyara diri dalam kehidupan harian ni okey, sebab saya masih lagi makan nasi dengan ikan krisi favourite saya. Saya tak pergi hidup lifestyle apa semua. Kalau tuan-tuan kira malam ni saya punya keinginan adalah untuk makan nasi dengan ikan tambang goreng. Oleh kerana saya tak ada lifestyle, saya tak main golf, saya tak ada habit nonton wayang, saya tak lepak kompleks, saya tak lepak apa-apa. Berarti kalau tuan-tuan fikir tentang gaya hidup,
saya tak ada kos gaya hidup harian. Saya tak ada gaya hidup harian. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham bahawa sebahagian kalau tuan-tuan tengok bil tuan-tuan, tuan-tuan tengok bil tuan-tuan kan, tuan-tuan akan nampak di mana tuan-tuan telah berbelanja sebenarnya bukan untuk keperluan hidup, gaya hidup. Maka saya jawab yang tadi, dia bukan tugas Mak Sabu, dia bukan tugas siapa-siapa pun. Dia adalah tugas tuan-tuan untuk tuan-tuan kendalikan bahagian yang mana tuan-tuan boleh kawal. Bahagian mana tuan-tuan boleh kawal. Jadi sebab tu adik-adik jangan duk teka kereta buang masa. Pakcik tengah duk cakap pasal kawalan dengan gaya hidup. Jadi kata Thomas L. Freeman, apakah yang akan menjerat mereka yang keluar daripada kemiskinan? Adalah mereka berasa nak hidup macam orang kaya. Pelik sikit, dia keluar daripada kemiskinan. Sebenarnya dia kena terima hakikat. Dia hanya keluar daripada kemiskinan. Berarti dulu bapa kita ni tak mampulah. Sebab kita dah bersekolah dengan baik, bekerja tu kita datang ke perniagaan, kita pun dah jadilah orang yang keluar daripada kemiskinan. Tapi kesilapan kita ingat kita orang kaya. Itu kita tak faham. Generasi kita ni yang tumbuh pada 90-an dan ribuan adalah generasi orang Melayu yang boleh keluar daripada kemiskinan. Kadar kemiskinan pada zaman saya tu hampir 40% orang Melayu miskin. Turun kepada 14, turun pada 9. Sekarang kita ada 4% lebih ya. Mereka yang berpendapatan kurang daripada RM2,060 sebulan. Tapi saya jelaskan kepada tuan-tuan, ramai orang ni dia keluar daripada kemiskinan, dia tiba-tiba merasa dia kaya. Dia ingat ada dua perkataan tu, kalau tak miskin kaya. Menjadikan inilah jerat yang paling besar dari segi demografi oleh mereka yang meniaga. Mereka faham adalah menjerat gaya hidup. Jadi ada satu kali tu saya pergi ke jalan apa malam tu kita pergi yang minum kopi ramai-ramai tu, jalan apa Negeri kot tak? Tempat lepak hipster lah. Bila sampai bayar 4 orang minum kan, saya tengok bil RM22 satu cawan kopi tu. Saya terkejut, saya rasa ngeri. Tapi saya fikir anak-anak muda yang berada dekat situ kan, saya pun boleh tengok lah. Saya rasa mungkin dia earn RM3,000, RM4,000 je. Mungkin mereka hanya earn RM4,000, RM5,000. Paling tinggi pun RM3,000, RM4,000. Tapi mereka memilih satu perkara yang saya fikir kata untuk merasa, dia panggil pamper. Sebab adik-adik ada istilah reward diri kan. Saya pun tak tahu sama ada kita boleh bersetuju atau tak bersetuju tentang reward diri ni kan. Saya ingat reward diri ni biarlah sampai kita berada dalam paras kejayaan yang betul, barulah kita reward. Kalau kita berada dalam paras baru kerja kuat 3 bulan, nak reward diri dengan pergi bercuti di luar negara. Kita dah kerja setahun baru naik pangkat daripada eksekutif ke senior eksekutif, nak pergi pakai Honda Ketam. Kita dah kerja 10 tahun barulah merasa jadi manager. Macam saya kata tadi lah, dulu jadi kerja eksekutif RM3,000 lah. Naiklah jadi manager, gaji RM8,000. Tempoh dia 10 tahun. Gaji RM10,000 tu sama macam gaji eksekutif tahun dulu. Harga barangnya meningkat lah. Tapi dia duk ingat, dulu aku tinggi nak pakai kereta ni RM1,500, gaji aku RM3,000, aku tak mampu. Sekarang gaji aku RM8,000, aku nak pakai kereta ni. Dia tak tahu nilai selepas 10 tahun dia menanggung impian. Kenaikan ekonomi apa semua menjadikan 8,000 tu macam 3,000 lebih. Jadi dia tak pedulilah. Sebab orang Melayu ada satu, jangan bergaduh sayang. Pakat maki dan ni, jangan bergaduh. Tak perlu bergaduh. Tak perlu bergaduh. Tak apa. Tak saya bergaduh. Letih tuan-tuan, tengok macam budak pula tuan-tuan ni. Kalau saya tekan profil, dah tua semua dah tu. Mungkin sebaya saya dah nak mampus. Janganlah bergaduh. Bergaduh ni biar orang yang ahli-ahli je bergaduh. Yang ada gelaran derhaka, yang ada gelaran kaki gomo, yang ada gelaran belakang tu pendekar, hulu balang, biar dia bergaduh. Tuan-tuan dengan nama biasa, nama Cik Dola, nama Kak Minah, tak gaduh. Nama pun menggambarkan nanti kalau bergaduh koyak. Jadi saya gaduh. Saya jelaskan dulu. Bila tuan-tuan ada gaya hidup yang sangat saya panggil organik lah. Kemungkinan besar perdebatan kita malam ni adalah tuan-tuan akan kata pada saya, tuan-tuan tak boleh ubah. Tuan-tuan tak boleh ubah sebab tuan-tuan akan kata ini adalah keperluan. Saya masih menganggap kata sebahagian besar daripada kita terperangkap dengan gaya hidup yang mana kita tak boleh nak tangguh dan kita tak boleh nak tolak. Jadi akhirnya balik tadi macam kawan kita awal komen, Mak Sabu ada, kenapa kita nak kena fikir? Bang Mak Sabu waktu nak ada pemilihan parti dia pun datang mengadu kat saya. Lillahi ta'ala. Datang mengadu kat saya. Saya pun ada, saya kata YB nak jumpa saya mula-mula hal beras, pasal tu hentam YB teruk dalam beras tahun 2023 2024. Sekarang Tobi datang, saya mengadu hal pula nasib YB dalam parti. Saya bukan orang parti, tapi sebab kami kawan lama kan, kita kenal daripada zaman muda dia dalam pemuda PAS, saya tadi utusan. Jadi okeylah, kita dengar je lah. Dia pun pernah tolong saya nak kena pukul dalam seminar
tahun 1994 di Taman Melewa sebab saya lupa buang pes utusan. Utusan ni selalu kutuk PAS. Dia nak pukul lah. Tahu dia potong utusan, dia sabar. Dia tarik saya masuk dalam. Sejak tu saya mendapat akses yang sangat besar. Jadi kita kawan. Datang mengadu. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan. Jadi topik yang kita nak bincangkan malam ni bukan menyalahkan orang lain, tapi mengambil kira apa yang boleh kita fikirkan berada dalam kawalan diri kita. Tu harap tuan-tuan faham. Berarti apa yang berada dalam kawalan diri kita. Jadi macam saya kata tadi, apakah perangkap besar yang ditulis oleh Thomas F. Friedman kepada generasi kita, generasi adik-adik, adalah perangkap gaya hidup, di mana mereka berjaya merangkumkan gaya hidup kepada keperluan hidup. Itu menjadikan banyak, saya bagi tahu pada tuan-tuan, Hari Raya 2024, jadi saya ni tak balik raya kampung tahun 2024, saya balik 2025 tahun lepas. Kawan saya ni datang, muka masam. Sebab apa? Dia kata dia pergi hantar kereta dah 2 minggu lah, nak tukar grill dia punya Alphard tu. Dan grill Alphard tu dia nak tukar, rupanya masa dia bayar, Pomen kata boleh siap. Dia bayar $12,000 grill Alphard dia. Sebab dia nak convert Alphard tu bagi nampak macam Alphard yang latest model. Bila terlampau banyak sangat orang tukar grill Alphard, kereta dia tak boleh siap sebelum dia balik beraya. Merajuk dia. Datang officer naik angin macam orang kena tantrum tu. Sebab impian dia balik kampung lah nak menunjukkan grill itu seolah-olah dia telah memberi Alphard baru. Sebab tiap-tiap kali raya balik, kereta tu kena berubah. Saya rasa sedih tuan-tuan. Kalau saya berusia 30-an, muda pada saya, panggil saya abang. Kontraktor dalam bidang solar. Kontraktor dalam bidang solar. Dengan muka tak balik kampung. Saya dalam hati kata, baliklah, apa kena mengena grill Alphard tu dengan nak balik kampung. Tapi dia nak juga Alphard dia tu nampak pasal tahun lepas dah balik gitu. Jadi saya fikir kata kebanyakan yang menyeksa diri tuan-tuan adalah keinginan tuan-tuan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain yang sebenarnya tak terbukti pun pada diri sendiri. Berarti kemampuan tu tak ada pada diri sendiri, tapi tuan-tuan pula nak bukti pada orang. Ini akan menjadikan hidup tuan-tuan sangat rumit. Sebab tu saya kata cabaran yang paling besar pada generasi muda, anak-anak saya pada Arif ni semua, adalah tuan-tuan akan hidup dalam justifikasi sosial, di mana tuan-tuan ada satu standard yang tuan-tuan kata dah ditentukan oleh sistem sosial. Berarti kereta permulaan dalam MyV. Tapi lepas 5 tahun tak boleh dah pakai MyV. Sagi orang kata hidup tuan-tuan tak meningkat, tuan-tuan kena pergi kepada Civic. Tuan-tuan kena pergi pada. Lepas tu tuan-tuan apply, sebut diri tuan-tuan jadi manager, tak boleh dah pakai Civic. Dia kena pergi ke BMW. Ataupun sekurang-kurangnya pakai A45 4MATIC Mercedes. Baru orang percaya kita ni manager. Kereta bukan otak kita tuan-tuan. Kalau bodoh lahum, tuan-tuan pakai 740 pun, tuan-tuan pakai apa kereta pun, tuan-tuan pakai CLA 4S pun, kalau otak slow, kereta laju, bodoh dia tetap sama. Jadi enjin kereta bukan menundukkan speed up kita berfikir. Jadi saya beritahu dekat tuan-tuan saya beritahu dekat tuan-tuan, kata dia dapatlah parking lot. Saya dulu pernah ada parking lot. Cerita ni bermula pada parking lot saya pakai kereta Wish. Jadi saya pergi ke parking lot. Jadi orang semua parking Mercedes. Saya pada tahun-tahun tersebut, dan saya tak berminat dengan, jadi saya cerita 2011, saya dah jadi senior vice president, saya ada parking lot. Jadi security guard tu selalu datang letak warn kat tu, sebab dia zaman tu TV Hijrah tak bubuh lagi nama plate punya, ini parking nama plate berapa. Jadi dia tengok arwah Datuk Buk letak Mercedes, GM Line letak Mercedes. Orang yang sebelah CEO pakai kereta Toyota Wish warna merun. Nama plate belum lagi tulis kat situ. Jadi dia ingat kereta ni kereta siapa masuk dekat tempat orang senior dekat TV Hijrah ni. Tapi orang ni tak pernah telefon komplain. Satu hari dia nampak saya jalan, dia ikut. Dia ikut mungkin nak mengadu. Kalau dia tengok saya naik kereta tu, saya ingat 2 bulan barulah dia tidak merasa sangsi dan curiga bahawa ada orang lain ambil parking kereta saya. Memang Wish tu adalah kereta saya. Sejak tu saya pun faham di mana tekanan memiliki parking. Lepas tu rasa rendah diri kerana parking kereta kita tak setara dengan orang lain. Mana ada Nepal kerja kat pusat Islam, orang Islam semua. Jadi dia datang baru dah dia tahu, kereta Cik Zainal lah ni. Masa tu saya belum pergi haji. Ni kereta Cik Zainal, ya kereta saya. Okey. Saya dulu ingat orang lain parking kat tempat Cik Zainal. Tak, saya kata saya memang parking kereta ni. Kalau saya tukar nanti, saya bawa lagi satu kereta saya potong perdana. Tapi pada masa sekarang ni, saya comfortable bawa Wish ni lah datang. Saya jelaskan pada tuan-tuan. Saya jelaskan pada tuan-tuan, banyak yang mendera adalah kerana tuan-tuan cuba memenuhi kehendak apa yang dipanggil sebagai ukuran sosial, dipanggil sebagai satu sistem karma pada tuan-tuan. Jadi kesianlah dekat anak-anak muda ni. Tapi saya bagi tahu pada tuan-tuan, hidup sangat panjang.
Kita tak boleh membuat orang lain kita percaya bahawa kita seorang yang berjaya dengan kereta. Kita tak boleh buat orang lain percaya bahawa kita seorang yang berjaya dengan gaya hidup kita. Journey tuan-tuan sangat panjang. Kerjaya adalah satu benda yang tak akan dibuktikan dengan kereta. Kerjaya tak akan dibuktikan dengan gaya hidup. Saya beritahu pada tuan-tuan, journey tuan-tuan sangat panjang. Dan akhirnya kalau tuan-tuan mendera diri tuan-tuan, bekerja dan mengejar pangkat dan bekerja bermati-matian, berniaga untuk semua untuk dapat duit, hanya semata-mata tuan-tuan kata kena upgrade kereta. Kesian dekat tuan-tuan. Motivasi dan juga titik terendah tuan-tuan akan menjadi mudah kerana tuan-tuan berada dalam bekerja kuat dan berjuang semua benda hanya kerana tuan-tuan nak berada dalam sistem sosial yang diiktiraf. Sebenarnya saya rasa ramai je orang yang berpuas hati dengan pekerjaan dia, dengan mengukur kekuatan diri dia pada kerja yang dia buat, bukan orang ukurkan. Inilah nasihat saya pada adik-adik sebab saya fikir penderaan yang adik-adik alami untuk menjadikan status diri adik-adik sebagai orang yang berjaya sangat teruk, di mana dia perlu dibuktikan dengan capaian kebendaan. Dia bukan dibuktikan dengan capaian prestige. Sedangkan orang-orang yang berjaya betul tuan-tuan, dia nama dia ni pergi merata ceruk. Hinggalah sampai satu masa orang kata kalau nak cari salesman bagus kau cari dolar. Dolar mana satu? Dolar ni. Orang tak sebut dolar pakai WAY plate 224. Dolar pakai WG plate 1. Tak ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan menjadi seorang yang kata aku nak dapatkan satu management company yang bagus lah untuk urus aku punya event, orang akan sebut nama tuan-tuan, orang tak sebut nama plate kereta tuan-tuan. Orang tak akan sebut nama plate kereta tuan-tuan. Orang tak akan sebut kereta yang tuan-tuan pakai. Okey, kalau kecuali tuan-tuan bergundik lah, nak bertukar gundik ke gundik ni akan cerita. Kalau kau dapat mamat ni, duit dia memang boleh kikis. Yang mana satu, kalau kau jumpa dia yang pakai kereta ni. Berarti hanya orang yang mengejar kebendaan akan melihat kebendaan tuan-tuan. Tapi orang yang mengejar kebijaksanaan tuan-tuan, dia akan melihat reputasi tuan-tuan bekerja. Saya beritahu dekat tuan-tuan, dia adalah hal yang sangat mudah. Seorang yang punya prestasi yang sangat baik, orang tak bercerita tentang kereta dia. Kalau orang bercerita tentang kereta dia pun, orang yang anggap apa tu, orang berjaya. Dia ni berjaya ni, dolar ni. Kalau takkanlah dia tak berniaga betul. Kalau dia takkan dia boleh pakai Alphard. Takkanlah dolar ni tak berniaga betul. Kalau dia takkan dia boleh pakai Ferrari. Dolar ni berniaga betul lah, last sekali 4 juta dia orang dia berlari. Dolar yang berniaga betul kerana kita tengok betul pada kereta dia lah. Itulah dolar yang kemudiannya menghilangkan duit orang berjuta-juta. Kerana dolar ni dipercayai kerana kereta dia. Kerana dolar ni dipercayai kerana gaya hidup dia. Ini yang menjadi sangat rumit. Kerana semua orang yang mengukur dolar pada kereta dia tak pernah faham pelaburan itu apa. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Jadi oleh kerana dolar tahu kelemahan orang Melayu adalah kejayaan diukur pada kebendaan, maka ramailah orang show off dengan mengatakan takkanlah aku tak berjaya kalau aku pakai kereta ni. Tuan-tuan, kereta ni boleh rental tuan-tuan, sambung bayar. Salah satu masalah yang paling penat sekali sekarang ni adalah orang kos suruh sambung bayar. Saya pun tak tahu dekat mana data nama saya diterima sebagai seorang pakar penyambung bayar. Macam-macam kereta nak bagi sambung bayar. Saya last sekali terpaksa fikir kata, macam mana saya nak menyelesaikan nama saya daripada seorang penyambung bayar. Itulah saya nasihat adik-adik. Berarti jangan membiarkan diri adik-adik berada dalam keadaan terpaksa membuktikan reputasi sebagai seorang yang hebat dengan memiliki perkara-perkara yang konon orang kata hebat. Kalau orang nak sembang tentang awak hebat ramai, tapi yang akan mencari kehebatan awak dari segi bakat adalah orang yang tahu awak adalah seorang yang boleh bekerja, seorang yang boleh deliver kerja awak. Sebab tu saya cerita dekat tuan-tuan kan, macam mana nak cerita supaya tak kecil hati. Saya ingat tuan-tuan bersama dengan saya kat bila nak mesyuk rumput kan, cari Abdul Rahman lah. Abdul Rahman Bangla tu lah, pasal dia potong rambut cantik, dia siap pada rumput, parit dia cuci sekali. Waktu satu tuan-tuan tak ceritalah tentang Sulaiman ni kena buat appointment. Tuan-tuan cerita pula kan, satu tukang cat yang tuan-tuan panggil dengan kemas. Tuan-tuan kena cerita lah. Ada satu budak Indonesia, dia buat kemas, panggil bang, 4 hari dia buat lengkap. Berarti tuan-tuan pun sendiri tahu bahawa mencari orang yang ada reputasi bagus sekarang ni tak boleh nak lari. Kita terpaksa sebut sekian-sekian orang. Sebab orang yang pernah buat dengan dia dan reputasi dia sangat bagus. Dia tak ada pakai kereta apa pun, tapi reputasi dia, sebab pernah orang banyak reno rumah dengan dia, pernah banyak orang panggil dia buat cat, pernah banyak orang suruh dia panggil wiring, kerja dia bagus. Orang tak cerita dia ni budak tu, dia mana budak ni. Kadang-kadang nak pergi cari pun payah juga. Nama Mortopo, Morjo, Pak Parman, tapi kerana reputasi dia sangat bagus. Reputasi dia sangat bagus.
Saya bukanlah anti pendatang asing, tapi saya beritahu dekat orang rumah saya, bayar lebih sikit apa asal ambil orang kita. Bukanlah kerana saya anti pendatang asing, sebab saya pun tahu budak-budak kita perlukan pekerjaan, perlukan wiring, perlu apa. Jadi saya kata dekat isteri saya, mahal sikit pun tak apa, kerja kurang sikit pun tak apalah, dia kurang pengalaman, asalkan yang penting kita sokong orang kita. Sebab budak-budak kita pun susah hidup dia. Tapi kadang-kadang janganlah menyusahkan pakcik pula. Banyak sangat duduk kat kafe minum mocha, kerja 3 hari jadi 5 hari. Lepas tu kos naik, hari keempat kos dah naik dah. Pakcik inilah beli barang. Tapi pakcik sabarlah, sebab pakcik kata kalau memilih untuk menolak anda ke tepi, lagi bersalah pakcik, sebab mengenepikan anda semua. Tapi memilih anda semua, pakcik bukan saja kena bayar dengan duit, pakcik kena bayar dengan sabar sekali. Banyak kali dah buat sangkar kucing selalu pakai lokal kan. Sebulan dah besar dah kucing tu, saiz besi pun patut dah boleh ubah dah. Sampai kucing tu nak masuk balik dalam sangkar tu, dia rasa macam, alamak, aku dah besar. Dia sebab dia tak cakap. Jadi macam-macam masalah dia. Tapi tak apalah, pakcik kata bayar dengan duit, yang kedua kena bayar dengan sabar. Asalkan pertama jangan hilang kesokongan kepada anak-anak muda kita kan. Tapi saya jelaslah pada mereka yang bekerja. Saingan anda bukanlah kerana mereka menawarkan harga yang murah. Pekerja asing ni menawarkan harga yang murah. Saingan anda adalah reputasi. Sebab pekerja asing ni dia tak sibuk dengan kereta dia tak sibuk dengan maca kan, moca makan apa? Air tu. Air rumput tu. Maca. Dia tak sibuk dengan semua benda tu. Tapi saya jelaskan juga pada tuan-tuan, sokonglah. Tapi pada waktu yang sama, adik-adik yang buat kerja janganlah harap pengguna macam pakcik sokong. Lepas tu mula-mula dia kata 1,400 siap semua. Besi saya salah harga lah, hemat. Bukan benda ni tahun lepas, kita baru bincang 4 hari sudah je. Dia dah naik 1,500. Lepas tu dia bagi tahu pula, saya welding tak boleh buat, saya panggil orang buat. Kawan saya yang buat welding tu pergi tempat lain. Orang welding ni kalau panggil, dia nak minta gaji tinggi sikit. Dah jadi 1,600. Tambah 200, seminggu baru siap. Saya baik buat semua sebulan lah tuan-tuan. Tapi saya boleh bagi tahu lah, kisah benar dia, kucing tu dah main kat tangga dah. Kalau kurung, kucing tu dah jadi penyiksaan dah. Sebab kucing tu yang menjadi saksi dia buat kerja tu sampai sebulan. Jadi kalau mati kucing tu, tak adalah perawi cerita saya ni, sebab masih ada kucing di rumah saya 15 ekor. 7-8 ekor adalah saksi bagaimana sangkar mereka di banner di tingkat 2 rumah saya tu. Mati kucing tu mati rawi lah. Maksudnya rawi ni masih ada, sanaknya masih ada. Dipanggil sanak kucing dan rawi kucing. Besar dah kucing tu. Itulah pengajaran saya yang paling perit lah. Tapi lagi perit tuan-tuan, kalau kita tukar lantai mozaik. Dia dapat job lain, dia pecahkan lantai rumah kita, dia tinggal, dia pergi buat job lain. Allahu Akbar, nak hantar kontrak lain dah tak boleh dah tuan-tuan, sebab lantai dia dah pecahkan. Dia pecahkan lantai, baru dia beritahu 2 minggu ni dia ada job kat tempat lain. Sebab tu kadang-kadang bukan saja duit yang perlu dibayar, kena bayar dengan sabar sekali. Tak ada, saya tak marah, sebab benda-benda ni semua tak menjejas dengan orang tua macam saya. Kita orang tua ni kita tak berkelahi lah, cuma kita ambil ni jadi pengajaran. Kita pun sayang dekat anak-anak muda kita. Tapi dia kan buat pakcik macam tu, tapi diam je lah, takkanlah nak kata kan. Kita pun diam, tapi kita kata nanti macam mana kau nak maju. Kau nak cari klien macam pakcik, mungkin seorang lah yang dapat mengambil kira bahawa asalkan orang Melayu, asalkan orang kita, asalkan anak muda kita. Tapi pakcik masuk dalam golongan orang teraniaya, tapi pakcik doakan yang baik untuk dia lah. Saya tak buatlah doa orang teraniaya yang buruk untuk dia. Saya buat doa orang teraniaya yang baik untuk dia, supaya dia datanglah cepat buat. Janganlah dia ulang benda ni dekat orang lain, takut nanti bergaduh kau jadi apa-apa. Saya tak kata ambil bangsa terpulang. Itu terpulang pada tuan-tuan. Macam saya ni, saya ada semangat bahawa apa pun saya nak bekerja dengan bangsa saya. Apa pun saya nak bekerja dengan bangsa saya. Saya fikir kata kalau ada sikit kekurangan, dia pun nak berkembang. Dia pun nak berkembang, lama-lama okey lah. Saya berdoa dengan bersangka baik lah pada dia. Okey. Tuan-tuan kena ada sifat tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pegang pada membantu, tak semua. Ada juga yang sebenarnya saya cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan bila sampai bab-bab macam ni, bangsa kita lah buruk. Banyak tuan-tuan beli pada bangsa lain pun teruk je tuan-tuan kena. Cuma seronok mengutuk bangsa sendiri sebab dia jadi klise. Tuan-tuan janganlah sembang tora kan. Tuan-tuan pergi hospital private tu, dia bubuh tuan-tuan gila-gila, tuan-tuan tak mengut. Sebab tak seronok. Bila boleh kutuk bangsa sendiri, tuan-tuan seronok.
Tapi tuan-tuan ada banyak benda yang tuan-tuan kena, tapi tuan-tuan tak mau cerita lah. Sebab tak seronok rasa ditipu oleh bangsa asing. Seronok cerita kalau rasa terkena adik bangsa sendiri. Banyak aja tuan-tuan pergi pomen kereta, tuan-tuan pergi kan, entah apa-apa ditukarnya. Datang-datang pergi repair dekat workshop lain, kata dia tak tukar pun. Ini dia hanya cuci je. Bil lama dia kata tukar seketul. Kita ni kan buta enjin. Kita ni buta barang. Jadi janganlah rancak sangat bila saya kata dia ni tuan-tuan pandai lah, tokok kena tipu lah apalah. Saya tak garang dekat luar. Saya garang bila dekat live, pasal live ni format dia pendidikan. As a human being hidup di luar ni, saya orang biasa je kan, tidak takkanlah Selamat boleh buat kat saya macam tu. Tuan-tuan fikir saya dengan Selamat sudahlah. Saya macam jadi, yalah saya pekerja dia. Jadi kalau lepas lesen saya hidup dengan Selamat, lepaslah lesen saya hidup dengan orang lain. Dekat luar, cuma dalam stream ni saya serius lah, sebab ini adalah perkara yang kita bincangkan tentang hal-hal yang kadang-kadang serius. Kawan saya sedang berduka sekarang. Kawan-kawan saya sedang berduka sebab buah hati dia dah berkahwin. Jadi mungkin dia kalau datang jumpa saya nak kena dengar cerita tu, mungkin saya dipersalahkan sebab dia kata dia dah cerita kat banyak orang salah saya sebab lambat beli cincin. Saya pergi belayar tak beli cincin. Tapi dia belum buat pertuduhan tu di depan saya lah. Tapi kata kawan-kawan saya 2-3 orang dia dah bentang dah pertuduhan tu. Yang perempuan tu kahwin kerana saya tak pergi hantar cincin awal. Jadi dia kecewa. Jadi kalau dia kecewa, saya tak tahulah kecewa kerana saya ke, tidak menyelesaikan masalah pertunangan dia sebelum pergi belayar, ataupun dia kecewa kerana perempuan tu kahwin kerana tak tunggu sampai saya balik nak hantar cincin. Jadi saya pun dah kahwin dah. Dah kahwin dah. Ya. Orang tu lah, saya tak mau sebut nama, dah kahwin dah. Yalah, orang tu lah dah kahwin. Sebab dia dah cakap dah pada 2-3 orang. Tapi dia salahkan saya. Dalam kes ni bukan kerana orang tu memilih lelaki lain, bukan kerana orang tu memilih jejaka lain, kerana saya ni lambat pergi hantar cincin. Jadi setakat ni dia belum buat lah, pasal itu semuka pun dia mengantuk, saya pun mengantuk. Saya cuma selesaikan dia perlukan duit untuk minum kopi je. Jadi saya bagi duit, dia tak dapat lagi. Saya ingat kalau satu hari jumpa saya kena maki lah. Hari kalau dia ada tenaga, dia datang terus dia maki lah. Saya mungkin terpaksa kata apalah, mak salah aku. Tapi kalau kali ni kau ada jodoh yang lain, aku keluarkan terus cincin. Tapi kata kawan saya lah, sambil dia cerita dalam keadaan bersedih, makan laju. Okey lah, Alhamdulillah lah, saya takut dia tak makan. Dia dah sedih, lepas tu dia tak makan. Jadi saya tanya lah dengan kawan saya, masa dia datang studio tu, dia makan laju bang. Sambil menceritakan lah nasib malang dia tu. Dan dia salah ke abang. Jadi makan laju maksudnya dari segi kesihatan mental tu sihatlah, kesihatan emosi mungkin terluka sikit. Saya kata jangan dia datang termenung je, tak makan tak minum, lepas tu duk meraung kata saya ni nayakan dia. Pasal nampak posting, dia sekarang dah buat endorsement tuan-tuan. Pulau Tioman tu bukan bercuti, dia pergi buat endorsement sama Asri ni. Jadi kalau tuan-tuan nak panggil dia menyanyi kenduri lepas ni, kalau Amal kata bukan harga saya, Selamatnya sebut harga ni 10 keping duit biru, tuan-tuan jangan marah Amal pula. Sebab level Selamat ni dah buat endorsement, dan dia bukan endorsement cekai-cekai tuan-tuan. Bukan dia endorsement mi rebus, mi Bandung. Dia endorsement Pulau Tioman. Ji kopi padu, kopi waktu seronok lah pergi. Dapat melepak dan melihat kaki Gunung Jerai. Jadi kalau tuan-tuan panggil Selamat Asin untuk hadir di Majlis Kenduri pun, tuan-tuan nak panggil je macam tuan-tuan jemput saya kan, abang kalau dapatnya, tuan-tuan pun inbox lah Amal, bawa lah Selamat datang kenduri kahwin dekat Sepang kan, dekat. Tuan-tuan tinggal Sepang, tuan-tuan singgah Kajang. Tiba-tiba Amal kata, dia kata 10 line duit biru. Berarti untuk hadir saja tuan-tuan, belum nyanyi lagi. Untuk hadir, memeriahkan kenduri kahwin, memeriahkan pengantin dan mempelai tu 500 untuk hadir. Tuan-tuan jangan rasa dia sombong, kerana masanya telah sampai untuk dia mencapai rate harga tu. Sebab tuan-tuan akan dapat, gini yang saya cerita tuan-tuan. Apa yang akan menjadi kenduri tuan-tuan unik yang tuan-tuan rasa kad kahwin tuan-tuan best? Adalah tetamu undangan khas Selamat Asin. Mesti kad kahwin tu viral. Tuan-tuan buat punya majlis kahwin, wali matul urus ke, wali matul tak urus ke kan, tuan-tuan tu lihat, cuma dekat bawah tu tetamu undangan khas Selamat Asin, tuan-tuan pun hantarlah dekat orang.
confirm kad tu viral. Dan ramai saudara-saudara mara tuan-tuan yang tak pandang tuan-tuan selama ni. Tuan-tuan biasalah, kerani pekak, pencen pion pekak kan, tapi duit ada lah, IPL boleh buat kenduri. Adik-beradik tuan-tuan yang Tan Sri, yang Tun pun akan pergi tanya, kau tak panggil aku ke? Kau tak panggil aku? Sebab kad tu dah viral. Kad tu dah viral. Kawan-kawan yang selama ni tuan-tuan sakit demam, dia biar. Setengah mampus pun dia tak datang. Dia mesti kata, kau dah lupa ke aku kawan sekolah kau? Kan kita dulu satu office. Semua nak datang. Kalau tuan-tuan tak percaya logik saya cakap ni, seorang daripada tuan-tuan yang ada kenduri ni, buatlah kad kahwin. Belakang letak muka Selamat Asin, tetamu undangan khas. Mesti viral. Dan lepas tu semua saudara mara tuan-tuan yang selama ni, kawan-kawan tuan-tuan yang tak endahkan tuan-tuan, mesej kata kau lupakan aku dah mat, kau ingat tak dulu kita sekolah sekali? Masa tuan-tuan nak mampus sakit teruk 3 bulan dalam wad, tak ada pula orang mesej. Mesej hari-hari tuan-tuan terima daripada jawatan kuasa masjid. Sebab nak cek kan, nak kena sediakan liang ke tidak. Kalau tuan-tuan masih boleh reply, insyaAllah Pak Imam saya sihat, okay, tak payah standby liang lah. Tapi Pak Imam hantar 2 pagi dia tak reply, dah 2 hari pagi tuan-tuan tak reply, Pak Imam tanya bini lah. Zainal ni okey ke, dah dekat ke, kita pun liang pun tak kena supply. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan kan. Tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan letak je belakang kad kahwin tu, tetamu tuan-tuan 400, tuan-tuan jangan buat selection. Kawan tuan-tuan yang dulunya tak pernah peduli, 20 tahun sudah hantar gambar pun dah tak boleh cam lah. Dia kata sekolah sekali, rupanya dia form 5, tuan-tuan form 2. Itu pun dia ungkit sebagai kawan sekolah. Ataupun tuan-tuan form 5, dia form 2. Dia kata kena panggil dia juga sebab kawan sekolah sama. Dia cerita dah dekat kantin makan sekali. Amboi, apa dekat kantin mana nak ingat. Jadi saya jelaskan. Kalau bawa Selamat Asin sekarang untuk hadir dia, sebab dia kata dia telah menaikkan reputasi majlis perkahwinan tuan-tuan, di mana niat tuan-tuan nak memberitahu orang ramai anak tuan-tuan telah berkahwin. Ketika kad tu diedarkan pun satu Malaysia dah tahu dah. Sebab viral tetamu khas adalah Selamat Asin. Tak perform. Hadir saja. Hadir saja. Dan akan berada sejam di situ untuk meraihkan tamu. Tetamu dapatlah ambil gambar. Saya ingat hilang gambar pengantin tu. Tuan-tuan pun berhati-hati kalau nak ambil cadangan saya ni. Sebab saya takut orang tak bergambar dengan pengantin. Juru foto yang tuan-tuan panggil bayar beratus untuk ambil gambar pengantin pun shoot gambar selamat je. Jadi nanya pengantin, cek balik cuci filem tu, gambar pengantin 40 je, gambar selamat 130. Dia famous. Sebab tu sekarang saya rasa dia pun tak berapa nak datang jumpa saya. Maksudnya banyaklah hasil masukan tu. Kalau kurang hasil masukan tu, saya boleh tahulah. Kalau nak tahu hasil masukan yang kurang, dia datang jumpa saya lah, ada gambar. Ya, tak percaya buatlah kad kahwin macam tu. Test je. Letak gambar selamat kat belakang, tetamu undangan khas. Nanti orang mesti tanya, dia menyanyi ke tak? Dia datang dengan siapa? Dia buat live ke? Dia macam mana? Macam mana kau dapat kontak dia? Berapa charge dia? Orang lain pun nak buat kenduri dia, panggil dia, nak lawan je dengan tuan. Nak juga kenduri dia nanti selamat datang. Percayalah, tuan-tuan akan jawab unnecessary question. Bukan dia nak bagi tahu tahniah mat kau nak dapat menantu, lepas tuan-tuan hantar kad ni kan, hantar melalui WhatsApp je. Dia reply balik, macam mana kau dapat dia ni ya? Dia ni manager dia berapa berapa bayar dia? Kau bayar dia berapa? Perbincangan dia adalah hal tersebut. Tak ada seorang pun nak kata tahniah lah dolar kau akan dapat anak menantu. Lah kali anak kau naik pelamin. Tak ada. Dia orang akan cerita tentang belakang kad tu, kenapa Selamat Asin tu datang dan bagaimana tuan boleh dapatkan dia. Dia sebenarnya kacang lupakan kulit ni perlu. Sebab kalau tak ada selamat, peribahasa tu lupus. Kan? Kalaulah kata habis madu sepah dibuang, kalau tak ada orang macam selamat, peribahasa tu pupus. Kalau habis kalau habis madu sepah disimpan, seperti kacang, ingatkan kulit. Tak ada lah. Kena ada macam selamat lah, dia menjadi simbol semua benda tu. Buku edisi terhad tu, Ilham kata dia tak boleh sign pasal datang dalam bentuk berplastik. Dia datang dalam bentuk ada plastik. Macam mana tengok ayat ke apa? Kita akan cop atas kertas yang lain kan. Tolong bagi ayah sekejap. Edisi terhad ni dah nak habis sebab 320 buah je. Sekejap. Kalau tuan-tuan nak minta sign, Ilham kata susah ya, pasal kita nak bagi kat dia dengan cover plastik tu. Jadi kita bagi satu kad hadiah untuk tuan-tuan. Dekat kad tu kita cop, kita sign, lepas tu tuan-tuan akan dapat kad tu sebagai kad lampiran. Sebab dia datang dalam keadaan ni, kad ni, okey. Buku ni kita sayang lah.
Pasal nak buka plastik dia. Kita bagi postcard. Saya bagi postcard untuk tuan-tuan simpan. Dia Ramadan lah, tapi simpan lah kat postcard ni. Boleh aja. Tuan-tuan nak buat penanda buku. Okey. Tuan-tuan boleh slip je. Puas selamat sihat ni. Beg kuning sekejap lagi saya naikkan. Kita ada tinggal berapa buku ni 170. Tadi dah siang. Ada 170 buah lagi. Okey, daripada 350 buah, kita ada lagi 170 buah. Okey, saya belanja tuan-tuan buku ni kalau tuan-tuan nak ambil combo dengan cover baru pasar ke pasar. Berarti saya beritahu pada tuan-tuan buku ni per review Tegar belum lagi review sebab dia buku baru. Yang ni dah review Tegar dah review. Semua buku-buku yang saya tulis 20 buah. Inilah buku yang menerima review paling tinggi. Tuan-tuan pergi ke review buku Goodreads Goodreads. Kalau tuan-tuan nak beli buku lepas ni pun tuan-tuan tengok review dekat buku. Siapa-siapa punya buku pun situ adalah pembaca-pembaca Tegar yang review. Jadi buku ni dapat 4.7 daripada 5 bintang. Buku ni belum dia review. Kalau tuan-tuan nak combo ni, kita tengah belanja RM65 lah. Kalau tuan-tuan beli buku ni 49, saya belanja 40. Buku ni 40, saya belanja 35. Dua buku ni RM75. Saya belanja pada harga RM65. Kalau buku ni dia 49, saya belanja 40. Habis je buku ni, tuan-tuan kena tunggu seminggu lebih untuk dapat stok baru. Sebab habis pesta buku baru dia orang print. Kalau tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan nak buku ni saja RM40, saya belanja RM35. Ni cover baru. Kalau tuan-tuan nak dua ni, saya boleh kurangkan lagi menjadi RM65. Okey, sekarang ni ada tak saya kata yang tak dengan edisi perfume ni? Berapa harga dia? 60 dengan satu buku. Tak ada, yang dua ni ada combo ni ada. Berapa? Okey. Ni 60. Kalau tuan-tuan nak perfume, yang siang tadi laju saya jual, tapi hanya tinggal dekat saya adalah perfume Cepaka je. Ini adalah perfume yang kita keluarkan khas untuk Dana Miskin Bandar. Yang ni jadi 80. Kalau tuan-tuan nak yang ini dengan buku ni berapa jadi? 60. Tak boleh lah buku ni. Ni 60. Berarti tuan-tuan beli buku ni, ni saya diskaun RM5. Buku ni 40, saya diskaun RM9. Yang ni saya diskaun kat tuan-tuan RM5, jadi 60. Okey. Kalau tuan-tuan nak dengan buku ni 55. Yang ni saya diskaun RM5, yang ni saya diskaun RM5. Cepat, saudara boleh ambil combo-combo ni semua. Bagi tuan-tuan yang nak mencari buku Imam Ghazali, Imam Syafi'i, semua Ilham dah naikkan tu. Tuan-tuan boleh ambil. Itu harga yang kita sedang combokan sekarang. Saya nak bagi tuan-tuan nak kumpul buku doa ni banyak. Sebab lepas habis buku doa ni, saya akan naikkan buku Umar Khattab minggu depan. Jadi kalau tuan-tuan nak himpunan doa ni, dia combo dengan apa? Himpunan doa ni dengan Rehlah Imam Syafi'i. Ini adalah himpunan doa daripada Imam Ghazali, daripada Ihya Ulumuddin. Ada 1,000 lebih doa dalam Ihya Ulumuddin. 1,000 apa, dekat 2,000 doa. Tapi penterjemah memilih 37 doa yang tuan-tuan boleh baca, bermula dengan doa bangun tidur, doa masuk bilik mandi, doa selepas hadas, doa ketika berwuduk, kemudian doa-doa ke dalam sembahyang, doa ketika keluar rumah, doa ketika masuk masjid, doa keluar masjid. Keluar masjid tuan-tuan nak bersedekah, ada doa ketika bersedekah. Tuan-tuan nak memandu, doa ketika mula mandu, sampailah doa ketika melihat kejadian alam yang aneh, doa ketika berada di tempat tinggi, doa ketika nak memulakan urus niaga dengan orang, doa ketika berada dalam tempat perniagaan, doa ketika menaiki. Kalau dia kata berada di tempat tinggi kan, dulu naik bukit, tapi sekarang tuan-tuan selalu naik lift, tempat duduk tinggi, baca doa dia sampailah kepada last kali, doa sebelum tidur. Ni kita sedang combo dengan Imam Syafi'i. Berapa harga ni, Ham? Saya belanja RM38 malam ni. Sebab saya nak habiskan buku ni, barulah saya boleh keluarkan Umar Khattab. Umar Khattab edisi kulit tebal. Kita ada dekat luar Umar. Umar kat mana? Kalau tuan-tuan nak, sebelum saya naikkan Umar nanti, ni saya belanja diskaun RM2 lagi pada tuan-tuan. RM38. Ni saya belanja lah bagi mereka yang nak memburu buku harga ekonomi. Ini adalah himpunan doa yang datang dalam doa bahasa Arabnya, kemudian terjemahan dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Terjemahan bahasa Melayu dengan menggunakan roman, bahasa Inggeris dalam menggunakan italic. Keluar dalam edisi mewah. Ini IDBE. Yang ini keluaran Biblio. Ini adalah kisah perjalanan Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan nak. Tapi bagi tuan-tuan yang nakkan buku Abu Bakar, saya ada stok Abu Bakar Siddiq. Saya ada Umar Khattab. Ini dua saya jual laju pada bulan Ramadan, tapi sekarang saya tak sempat sebab saya belayar. Kalau tuan-tuan nak Abu Bakar Siddiq berapa 80. Malam ni kita belanja RM75. Ilham tengah turunkan harga. Malam ni saya belanja je lah. Saya pun baru start live balik, saya belanja. Siapa nak Abu Bakar Siddiq yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Ingat apa yang menjadi keistimewaan Abu Bakar Siddiq? Dia bukan sirah saja. Hussein Haikal ni, dia adalah salah seorang pejuang gerakan di Mesir untuk mendapat kemerdekaan daripada British. Dia seorang wartawan. Kemudian dia pun berjuang dalam gerakan nasionalis.
Akhirnya Mesir merdeka daripada British tahun 48, dia dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Sampai 1952, parti yang dia sokong berasaskan nasionalis Mesir ni mempunyai perang saudara dengan gerakan Ikhwan Muslimin. Banyak tangkapan dan banyak panjang umur Mat Mejap. Tak boleh sebut nama, memang panjang umur. Aku nak WhatsApp dengan kau pasal cek tukar nombor. Mejap, jadi marah saya. Bagi orang dengar kalau marah. Ambil lah. Ya, dia tengah marah dia. Tuan-tuan ambil Abu Bakar ni RM75 saya belanja. Manakala Umar, berapa harga Umar? Ini saya belanja RM65. Ni je Ahmad, kau duduk sini je Ahmad. Ni aku nak tanya kisah hidup kau yang orang semua nak tahu ni. Yang kau marah aku bila kau WhatsApp aku? Kau WhatsApp aku pun tak pernah. Aku WhatsApp nombor lama tak dapat pun. Kau tukar nombor tu. Kau yang selalu tukar nombor, Mat. Aku pakai nombor yang sama. Oh, dia ikut kepala aku tu. Ada apa? Jenal. Buka bagi orang nampak. Tak payah nampak. Suara aku dah di bawah. Ya. Dekat apa? Jangan lupa 27 konsert saya ke Ansana. 27 bulan berapa? Hari Sabtu ni. Sabtu ni belum 27 yang? Sabtu depan. Ya, Sabtu depan. Oh, 27 hari 27 hari bulan Jun. Hari Sabtu depan. Lepas tu saya tak nak nyanyi. Sebab apa? Kalau konsert kau tak nak nyanyi, konsert pada otak apa? Lepas tu saya tak nyanyi. Lepas tu aku nak menti budak baru kat bawah tu nyanyi. Bawa lagu apa? Lagu Awi. Suara tak tarik. Nyanyi apa dia? Itu bukan nyanyi. Membaca. Aku pun boleh buat macam ni. Membaca pak ada Nak dengar. Orang betul-betul nak nyanyi lagu Awi. Sejati bawa pun Kamboja. Yang dia sejati bawa pun. Butuh lah budak baru. Mampus Mat, kau. kau nanti aku kena ban, Mat. Okey. Okey, dah tengah turunkan beg. Kita tengah naikkan beg balik. Jadi 27 hari bulan Jun, tuan-tuan jangan lupa Selamat Asir akan mengadakan konsert di Angsana. Orang yang tak pakai. Matu Mercury. Matu Mercury akan mengadakan konsert di kat mana? Angsana. Johor. Johor Baru. Johor Baru tapi dia tak menyanyi. Dia akan mengadakan konsert tapi dia tak menyanyi. Tuan-tuan pergi tengoklah apa kejadian dia. Sebab dia sebut dia akan mengadakan konsert di Angsana tapi dia tak menyanyi. Ini benda unik tuan-tuan. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan nak panggil dia pergi majlis kahwin, tuan-tuan letak gambar je. Kena tergantung. Dia menyanyi tak menyanyi, tuan-tuan jangan berjanji. Sebab dia buat konsert pun dia tak menyanyi. Banyak Anwar. Kau menyanyi? Nyanyi lah. Mat, bagi dia apa beg duit ayam. Kau pergi gunting rambut esok bagi kemas. Tak payah aku nak macam ni. Aku nak ikut saya abang aku. Abang aku macam ni. Banyak. Abang kau yang mana pula, Mat? Kat Perak lah abang ipar aku. Potong bagi smart lah, Tak Mat. payah smart-smart. Muka aku bukan handsome macam tu si. Jangan macam tu. Mat nak bagi duit. Tak payah. Aku tak nak. Aku nak macam ni. Jadi kau tak nak duit? Aduh mak. Tak payah. Aku nak buat saya macam abang aku. Okey. Foto dia lah bagi kemas je lah. Buat. Tak payah kemas. Siapa nak. Ingat muka aku ni handsome. Macam muka siang ni muka aku. Kau marah aku kenapa, Mat? Aku Aku tak buat tak apa bukan kau. Jangan cakap pelik-pelik. Nanti masuk dekat live ni kena ban. Dia marah-marah ni tak kena bagi gaji tu baru dia cool. Ayah ada kat kocek sebelah ayah. Dalam beg ayah tu. Pergi tengok dalam wallet ayah ada. Bagi dia dalam envelope duit raya tu. So ayah belum bagi dia duit raya lagi. Sebab itu dia mengamuk tuan-tuan. Apa-apa pun HDN kalau tuan-tuan tak bayar cukai, dia akan kejar tuan-tuan. Jadi saman polis kalau tuan-tuan tak bayar, dia datang rumah. Jadi saya ni dengan Selamat Asin saya tak boleh marah. Konsep dia macam LHDN. Datang surat, saman naik mahkamah. Atau konsep dia macam polis lah. Tak boleh renew road tax, tak boleh renew insurans. Jadi saya ni pula tak boleh renew kesabaran dia kalau tak bayar pasal banyak hari dah. Dah dekat berapa? Dengan pergi tu hari dah 50 hari. 2 bulan dah ni saya tak menyelesaikan masalah wang perlindungan ni. Okay. Kita dah naik beg balik dah. Sekejap Ilham pergi cari wallet saya. Dia kalau datang tuan-tuan, dia naikkan temperature tinggi tu sebab nak tekan button tu je. Masuk button tu dia okey dah. Selagi dia macam LHDN lah, dia datang tekan-tekan, kita pun buat declaration, kita bayar jadi selesai, dia tak ada apa sangat. Boleh cik, boleh unding cik tenang. Sebelum tu macam tak boleh unding. Okey, kali ni jadi boleh unding pula. Mat, ni sekeping cukup? Cukup sekeping? Cukup. Jarang kau cakap cukup, Mat. Tak cukup. Tak cukup? Kau cakap kau buat lagi cukup tak cukup? Tak cukup lah. Mak, Okey.
Mana nak tengok? Ada. Nampak? Dengan muka stres dia. Muka macam semua orang ni nak belasah. Tapi dah nampak cool down dah tu. Tak payah kat dunia tak payah kau masak. Besok aku mati aku dendam kau kat sana tu. Apa orang buat salah dengan kau, Ma? Yang kau tiba-tiba nak dendam dengan aku. Dah saya pula jadi masuk dalam senarai dendam dia. Nak pergi makan, duit makan ada? Ada. Nak pergi makan lu? Makan. Makan nak duit lain pula. Jenuh amat. Itu yang malam saja, Amir. Dah campur saya. Okey, kalau tuan-tuan nak ambil, saya naikkan balik. Siapa nak combo buku agama, saya sedang belanja RM38. Ham naikkan beg kuning dulu. Dia tak tahu makan kejap, tapi dia ni angin teruk lah. Okey, ni. Siapa nak RM20, ni RM38. Saya diskaun daripada 20. Ni pun 20, 40. Saya belanja RM38. Kalau tuan-tuan nak, saya boleh bagi tahu kata buku Umar dan juga Osman. Tuan-tuan nak, saya sedang diskaun daripada 80 tinggal 75. Yang ni daripada 70 tinggal 65. Saya rasa nak bagi tuan-tuan laju lock ni. Buku apa tuan-tuan nak saya belanja? Saya nak belanja tuan-tuan je. Dia tak rindu kat saya lah tuan-tuan. Dia perlukan saya je. Kalau rindu, bab rindu ni saya dengan amal, rindu dia betul. Kalau bab saya dengan amal, dia rindu tak benar. Dia perlukan ya. Dia perlukan tu ya. Sebab dalam hidup dia tuan-tuan, dia tak dilatih untuk merindu orang. Kita ni adalah sebab tuan-tuan nak saya naikkan buku ni mana saya cakap tadi, ramai orang lock tak buku ni. Kadang saya nak belanja. Sekarang 59. 59 lock. Okey, kita naikkan minyak wangi untuk tuan-tuan habis Okey, ni kalau tuan-tuan nak, saya masih ada lagi haruman cempaka. Saya belanja dekat tuan-tuan RM25. Tapi saya nak belanja dengan apa yang bagi tuan-tuan rasa best apa yang tuan-tuan nak saya belanja? Naikkan dulu buku. Buku anekdot dan doa. Buku anekdot ni. Buku anekdot saya dah belanja dah tuan-tuan. Diskaun RM8. Anekdot mana? Anekdot jalanan. Kalau tuan-tuan nak anekdot jalanan, memang sedang diberi dengan harga diskaun. RM40 satu. Ini best seller saya lah. Okey. Kalau tuan-tuan nak anekdot kembara pun sama. RM40 kita sedang belanja. Kalau tuan-tuan nak buku apa yang saya belum naikkan lagi? Buku doa. Doa saya dah belanja dah. Doa saya kombokan dengan riwayat hidup Imam Syafi'i. Rehlah Imam Syafi'i pada usia 14 hingga 18 tahun. Tuan-tuan so jangan salah faham Rehlah ni bukan ditulis orang. Ini adalah satu daripada 133 kitab masyhur Imam Syafi'i yang dia tulis sendiri. Ini rehlah penggambaran Imam Syafi'i pada usia 14 tahun meninggalkan kota Mekah pergi ke Madinah. Madinah ke Kufah ke Baghdad balik Madinah balik ke rumah dan bertemu ibu dia. Okey, akar politik akar konflik berapa kita jual sekarang? RM35. Iram kata akar konflik RM35. Saya tak tinggal banyak dah akar konflik. Tuan-tuan boleh ambil akar konflik sekarang. Okey. Kalau tuan-tuan nak ambilkan perfume, saya tadi combo ayah dengan perfume, dia orang keliru, dia tak ada dengar. Apa buku apa yang combo dengan perfume Perfume ada 2 ni. perfume yang combo tinggal 2 ni je. Ilham kata ada 20 set lagi. Iaitu yang tinggal dekat kita adalah cempaka dan satu lagi adalah Zahra. Ini ada 20 set je. Kalau tuan-tuan ambil lah, 2 ni saya belanja tuan-tuan RM45. Satu 25, 2 RM45. Ada 20 set. Siang tadi dia orang dah tembak 70 set lebih. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil. Ada 20 set lagi perfume ni. RM25 satu, 2 saya belanja RM45. Ada combo tak? Ada yang combo Okey. Lagi tuan-tuan nak saya belanja buku apa lagi? Buku yang sebenarnya yang saya belum naik. Kalau tuan-tuan rasa macam buku Muhammad kita ada? Tak ada. Buku Muhammad dah habis. Buku Nabi Muhammad SAW Martin Link dah habis. Politik buku geopolitik saya ada banyak. Esok lah kot saya naikkan. Hilang dia dah dapat 2 keping wang perlindungan, hilang Umar Khattab. Okay, saya dah naikkan Umar Khattab tadi dengan diskaun RM5 daripada 65 daripada 70 harga buku dia saya belanja 65 Umar Khattab. Manakala Saidina Abu Bakar As-Siddiq daripada harga 80 bagi edisi mewah. Ni edisi mewah sebab BDE keluarkan daripada Nabi Muhammad SAW sampailah kepada Umar Khattab. Kita tunggu Saidina Usman bin Affan yang mereka sedang susun. Ini 80 saya jual 75. Yang ini 70 saya jual 65. Saya diskaun RM5 pada tuan-tuan. Okey, tuan-tuan nak buku apa lagi? Saya dah bagi tahu kata combo 2 buku saya ni, anekdot buku baru saya yang ke-21 ataupun yang ke-6 dalam siri non-fiction, bukan fiction Ini penulisan artikel. Yang ni adalah saya tulis tentang pengalaman membaca. Tajuk-tajuk dia adalah buku bukan sepatu.
Jangan merungut kalau menulis. Podcast, apakah isu rakyat masih relevan, fakta, sekilas fakta pasaran buku dan budaya membaca, apa jadi di Jalan Tangsi. Jalan Tangsi ni tempat saya merempat dulu, saya hidup sebagai kutu IPIS. Tapi di Jalan Tangsi itulah, dekat bangunan yang sekarang ni jadi bangunan Mercu Tanda Kuala Lumpur tu, di kaki 5 itulah tempat saya membaca buku paling banyak ketika saya menjadi kutu jalanan. Lepas tu menghargai seorang guru yang saya hargai kerana menyebabkan saya cintakan buku. Kemudian dari Kelasi ke Pesta Buku, 3 novelis dan catatan ekonomi, 3 novel yang saya baca dan dia meninggalkan kesan pemahaman ekonomi yang sangat besar kepada saya tentang penderitaan rakyat Marhain. Kemudian Mike dan Pepe Sampson di Tumbuh Cafe. Saya bercerita tentang watak utama dalam sebuah buku yang sangat saya suka. Karya dia adalah Francisco Fernando Jose. Latar belakang untuk gerakan menjatuhkan Presiden Marcos oleh seorang pelajar bernama Pepe Sampson. Kemudian apa ada dengan biografi, buku-buku biografi terbaik yang saya baca yang telah mempengaruhi dan kemudiannya menjadi sebahagian daripada bacaan kegemaran saya. Si anarkis karya Anwar dan si romantis karya Mahmud Muhammad. Pada tahun 1920-an, sebelum Indonesia merdeka, mereka memiliki seorang penulis yang sangat terkenal, karya Anwar, yang menjadi pelatar buku dalam kisah Ada Apa Dengan Cinta. Aku ini binatang jalang dari kumpulan orang yang terbuang. Sekali ini aku tidak peduli, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu puisi dia yang terkenal. Dan saya bandingkan dengan seorang penulis muda di Malaysia yang mempunyai wajah dan karakter seperti karya Anwar, tetapi puisi-puisi dia lebih kepada puisi-puisi romansa sosial. Malaysia malas atau rajin membaca. Watak pembunuh dan doktor yang menulis. Kemudian sampailah bahagian akhir, jalanan KL usia remaja, Johor Bahru pada usia tua. Jadi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh ambil 2 buku ni, saya sedang belanja RM65. Kalau tuan-tuan beli buku ni 40, saya diskaun jadi 35 pasar ke pasar. Buku ni 49, saya diskaun jadi 40. Jadi 40 campur 35, 75. Saya sedang belanja RM65. RM65 kalau ambil dengan minyak wangi jadi 80 aja. Berarti minyak wangi ni jatuh lagi RM10 pula. 80. Okey. Kalau tuan-tuan nak, kita ada 20 set je. Combo minyak wangi, 2 RM45. Satu adalah haruman daripada Al-Zahra, satu lagi haruman cempaka. Okey, kalau tuan-tuan nak yang asing ni, kita ada satu apa cempaka ya? Cempaka 25. Tapi saya sedar subsidikan dalam combo-combo yang saya turunkan harga. Ada apa tuan-tuan lagi nak pinjam? Sambil kawan-kawan semua tengah lock tu. Saya boleh nampak dekat sini pupuk-pupuk orang lock. Kuah rojak nanti kita restock kot. Saya ingat saya akan restock kuah rojak. Sebab itu hari dah dekat nak bulan puasa. Lepas tu saya mungkin restock kuah rojak. Kalau ada pun mungkin tuan-tuan cuba predict kata minggu ketiga lah. Sebab saya nak kena order, lepas tu saya nak kena tunggu list order. Ini 10 ml. 10 ml. Saya baca dia punya tu mana? Dia punya, ingatlah saya bagi tahu kat tuan-tuan. Saya baca. Saya tak kerti jual minyak wangi tuan-tuan. Tapi kerana inilah duit yang saya gunakan dalam rolling capital tabung miskin bandar. Bagi yang tinggal sekarang ni, banyak adalah cempaka. Cempaka ni unisex, lelaki dan perempuan boleh pakai. Dan semua haruman ni ada dalam cempaka. Dia ada white musk, dia ada oat, dia ada saffron, dia ada cempaka, dia ada melur dan kenanga. Sangat tradisional lah bau dia. Dan pembikin dia ni sangat terkenal. Dia supply banyak kepada brand-brand besar. Cuma untuk kerja amal ni dia supply dekat saya jual pada saudara. Ramai orang kata sekarang value dia dah satu ni RM60. Siapa yang dah pernah beli, sebab saya dah jual lebih daripada 20,000 botol. Daripada mula saya start COVID dulu, saya dah jual. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh ambil sebotol RM25 je. Tapi set yang ada 2 ni hanya ada 20 set. Sebab petang tadi semua orang ambil 3 set. Okey, kalau tuan-tuan nak, dalam setengah tu saya setkan dia set buku. Sebab Arjuna tinggal 20 je. Yang mana yang dah habis Arjuna ada 20 tak bayar tadi. Ada 20. Jadi Arjuna ni dia, kalau tuan-tuan ambil combo Arjuna ni, white musk, oat, saffron, cardamom iaitu buah pelaga, dan juga thyme. Manakala Zahra yang untuk wanita ni masih ada lagi tak? Zahra masih ada lagi. White musk, oat, saffron dan floral. Yang Zahra ni paling banyak kata Ilham. Kalau tuan-tuan nak ambil RM20 10 ml. Zahra Okey, sorry saya sambung tadi tentang Umar Khattab ni. Bila saya naikkan dulu Umar Khattab ni ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Akhad. Bila Abbas Mahmud Al-Akhad melihat
banyak orang telah mempunyai satu persepsi tentang Saidina Umar, iaitu garang dan tegas. Sisi Saidina Umar sentiasa digambarkan sebagai garang dan tegas. Mahmud Abbas Al-Khat sedang mengumpulkan sebelum menulis buku ni adalah bahagian sisi lembut Umar Khattab, terutama kepimpinan dia dalam soal terhadap orang miskin, dan yang kedua rasa hormat dan juga bagaimana Umar meladani sisi dia. Jadi Umar Khattab ni sirah yang diambil daripada bahagian yang disusun oleh Abbas Mahmud Al-Akkad adalah bahagian yang tercicir. Hinggalah orang menganggap Umar ni apa jua perkataan adalah tentang garangnya, tegasnya, pedangnya, tentang kekerasan hatinya. Sedangkan Umar Khattab tidak. Kalau kata Umar, kalau disusun semula oleh Mahmud Abbas Al-Akkad, bahagian-bahagian yang tercicir inilah orang tidak dapat melihat Umar dalam sisi yang berimbang, terutama perasaan dan juga kecintaan Umar kepada orang miskin. Yang kedua, bagaimana Umar meladani isteri-isteri dia adalah sesuatu yang tak terbayangkan sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas tetapi seorang suami yang sangat penyayang. Manakala Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq ni, bagaimana Syekh Husain Haikal menulis buku ni. Sampai tahun 52, saya terhenti tadi sebab selamat datang Syekh Husain Haikal menulis buku ni adalah untuk panduan kita, kerana dia adalah seorang jurnalis dan seorang pecinta sejarah. Jadi sampai tahun 52 berlaku perang di Mesir, dia Menteri Dalam Negeri. Arahan untuk membunuh sama Islam ada pada dia, menjadikan dia tak mau mengarahkan pembunuhan, terutama membunuh orang-orang daripada parti saingan dia, iaitu daripada Ikhwan Muslimin. Maka dia letak jawatan. Bila dia letak jawatan, dia nak dibunuh. Kerana orang anggap dia pembelot, maka dia lari. Dalam tempoh persembunyian inilah di Algeria dia menyiapkan buku ni dengan mengatakan peringatan. Kalau nak pilih pemimpin, yang menjadi masalah bagi orang Islam, tidak ada pemimpin yang dipilih daripada kalangan mereka yang ciri-ciri seperti sahabat Rasulullah. Maka dia menulis adalah kerana Umar yang berjaya mengelakkan perpecahan, Umar yang penuh dengan sifat inginkan perdamaian. Jadi buku ni penting selain kita baca tentang Abu Bakar Siddiq, dia menceritakan bagaimana Abu Bakar Siddiq lah yang sepatutnya menjadi watak dipilih selepas Islam ni bebas daripada penjajahan Barat. Dengan mengambil kira krisis politik di kalangan orang Islam pada waktu itu, kebanyakan pemimpinnya adalah dilahirkan dengan tujuan mengekalkan kuasa dan meluaskan kuasa. Okey, kalau elok susunan baca Abu Bakar dulu, sebab Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian baru nanti sedang dalam proses. Saya rasa tahun ni mungkin siap, barulah datang Uthman bin Affan, tahun depan barulah keluar Saidina Ali. Okey, ni saya sedang belanja diskaun RM5. Tuan-tuan pergi dekat IDB tetap 80. Saya belanja RM75. Yang ni saya sedang belanja tuan-tuan dengan harga RM65. Sebab tebal dia berbeza, sebab tu harga dia lari RM10. Kerana kos kertasnya. Apa lagi tuan-tuan nak tanya? Saya adalah sikit letih tapi saya cuba bertahan lah. Ni pun dah saya start tadi pukul apa? 9 mestinya. Ada berapa jam lah sekarang? Hampir 2 jam, belum 2 jam. Siang tadi saya lepas 2 jam. Saya cubalah jaga tenaga saya. Siapa dia ni? Saya Zainal Rashid Ahmad. Saya penjual buku. Kalau nak pergi ke Wikipedia saya. Pergi dekat Wiki Zainal Rashid Ahmad, nanti nampak Wikipedia apa ni? Siapa yang tanya ni nama dia? Mr. Pharmacist baca. Senang je, pergi cari Google Zainal Rashid Ahmad. Tuan-tuan Google, nanti tuan-tuan pergi ke wiki saya, baca detail saya dekat situ. Dan wiki saya disediakan oleh seorang pelajar jurusan undang-undang, bukan saya tulis. Ali bin Abdul Karim. Jadi bapa dia dulu sama dengan saya. Kami rajin memberi talk dalam menentang gerakan Christian Zionism, gerakan bawah tanah Christian Zionism. Jadi bila rapat, bapa dia ni satu hari bagi tahu dekat Ali. Setiap kali saya dan bapa dia bagi talk pada tahun 2012, ada orang tanya siapa orang ni. Jadi nak bagi rujukan kepada orang sedang mendengar pembentangan saya tentang menentang gerakan Christian Zionism ni, orang tak tahu. Jadi bapa dia kata, arwah Haji Karim kata pada Ali masa buat saya punya Wikipedia, dia baru berumur 14 tahun. Sampailah sekarang dah 20-an, dia duk update je wiki tu. Sebab saya pun tak tahu nak masuk edit wiki. Jadi bila orang tanya siapa orang ni, jadi Haji Karim bagi tahu dengan Ali buat satu wiki untuk Uncle Non. Dia ambil, lepas tu lama dia update sampai sekarang lah. Dia lah orang yang sentiasa edit saya punya Wikipedia. Dia sekarang di jurusan undang tahun akhir di Universiti Islam Malaysia, tapi di Pahang. Okey. Tak apa, tak kenal tu biasa, ramai orang merayau dalam TikTok baru jumpa muka saya. Okey, kita jumpa besok. Dan jangan lupa pada 13 hari bulan Jun, tuan-tuan sediakan masa siap-siap. Kalau tuan-tuan berada dalam dekat dengan daerah
Kajang, Sungai Merap. Saya akan berada di Surau Ar-Ridwan. Arif akan tap Surau Ar-Ridwan, Kampung Abu Bakar Baginda, Sungai Merap. Jadi saya akan ada talk mengenai Palestin dan saya akan ada slide, pembentangan slide dengan gambar dan foto. Ingat, kalau tuan-tuan berada hari yang sama juga, selepas subuh saya di sana. Dan kemudian ada di Hotel Sabak Bernam. Saya ada pukul 9. Itu lebih untuk anak muda, open door, lebih cautious. Tetap lebih casual, tetap saya present Gaza, Asia Barat. Tuan-tuan boleh tanya apa soalan tentang two state solution, one state solution, semua saya akan jawab. 9 malam. Jadi siapa yang masih outdoor, saya tak buat banyak sebab saya nak kena kembali ke stream di studio. Tapi ada kawan jemput, dan Surau Ar-Ridwan ni saya pergi setiap tahun. Dia paling banyak support saya dalam isu Palestin daripada tahun 2015 dulu. Jadi saya akan pergi ke Surau Ar-Ridwan. Hari Sungai Merap tu 13 hari bulan Jun, hari Sabtu. Malamnya, siangnya di Sungai Merap subuh, kemudian malamnya pukul 9. Sebab dia bukan masjid, kita buat pukul 9 lepas solat Isyak. Saya di hotel Sabak Bernam. Dua tu lagi saja yang saya ada aktiviti di luar. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi besok 5 petang.